tu macam dia naik. Dia naik tu macam. Kita dah tarik shower kita tu tengok. Tak ada apa. Ayak pun kita dah tutup. Kita nak patah balik tu risiko dia. Rupa-rupanya dia naik lagi besar. Dia duduk situ terus lah kira. Suami kata, ni mana ada kubur? Dia kata, ni rumah orang semua, ni taman. Ayang tak nampak ke berapa ramai duduk ada situ? Kan? Orang main tak kait tengok. Kubur tu? Dalam kubur. Berlari dia kubur, ikut dia ni pun ya. Dah ini cerita betul cerita betul. Dah sungguh. Pak Ngah bersama kan? Benar. Lebih kat atas kubur lah. Terkejut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton di sebalik misteri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah tu. Baik. So lain sikit kita malam ni. Berbatik kita malam ni. Berbatik malam ni. Biru dan ni menjadi masalah. Datuk tengok warna ni apa? Okay, saya tengok sekarang ni. Dia hitam dan biru juga. Mungkin salah. Serius lah? Salah ke? Sebab tadi orang berkelahi dengan bini apa? Bukanlah berkelahi, dia bertekak. Dia kata warna hitam dan biru, Pak Ngah nampak hijau. Yuk. Yang tu baru biru. Tapi tak apalah, biar pilih. Kita bincangkan di tepi Pak Ngah. Okay. Alright. Warna pun Pak Ngah boleh jadi misteri Pak Ngah. Boleh. Apa-apa yang apa-apa Bila lah lepas ni sini semua dia memang misteri. misteri. Semua misteri. Okay Pak Ngah. Kita serius balik lah Pak Ngah. Okay. Boleh. Episod sebelum ni kita ada cerita pasal doa yang menjadi kuasa misteri. Betul. Kan, yang Tuhan bahagi kepada kita ni, para hamba dia ni. Tapi kan Pak Ngah, Pak Ngah pernah tak terfikir sebenarnya ada juga satu hubungan misteri antara seorang hamba dengan Tuhan. Kan, dan hubungan misteri tu bagi saya itulah yang dinamakan sebagai ataupun sebuah rasa takwa. Oh, misteri juga tu. Tapi ya betul, Pak Ngah setuju tu. Tapi kadang-kadang pun orang dalam mikari pun ada juga benda tu. Tu bukan tokwa. Tu tokwa. Lain. Sajalah. Serius dia orang marah tu. Okay. Tu tokwa. Sorry. Masak dengan mi kari. Sorry. Sebab orang Kedah dia panggil tokwa. Jadi dulu antara jok-jok Pak Ngah dengan mak Pak Ngah pun ada juga benda-benda macam ni. Dan bila dia tak ada, bila Datuk sebut teringat kat dia, minta maaf nah, saja melawak. Baik. Tapi betul lah apa yang Datuk kata tu. Takwa ni dia satu perkara yang dia bukanlah sekadar apa yang orang nampak pada kita. Okay. Dia adalah tentang keadaan hati kita di hadapan Allah SWT sebagai seorang hamba yang benar-benar memberi penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Di situ kan misteri dia Pak Ngah. Sebab Pak Ngah, manusia biasanya menilai kita ketika terang. Kan? Ni saya cakap secara metafor lah.
Okay. Maksudnya orang tengok kita dalam keadaan yang terang, yang dalam keadaan yelah orang boleh nampak kan. Tapi Tuhan ni dia sebenarnya dia menilai kita dalam keadaan yang gelap. Kan? Waktu tak ada siapa tahu, tak ada siapa nampak kan. Waktu kita seorang-seorang, waktu kita bersendirian. Dan kita memilih kerana rasa takwa ni, kerana hubungan kita dengan Tuhan ni, kita memilih untuk menjadi takut kan kepada dia. Sebab tu kalau apa yang Datuk cakap ni lah kan, apa yang Pak Ngah boleh ulas, okay, dia sebenarnya rasa takwa ni bukanlah macam takut kantoi. Dia bukan takut sebab orang tahu, bukan sebab takut hilang nama, tapi takut atas satu asbab rasa kesedaran kita tu bahawa Allah sedang melihat walaupun satu dunia tak nampak. Itu yang Pak Ngah rasa kenapa Datuk kata takwa sebenarnya satu hubungan misteri antara kita sebagai hamba dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang Pak Ngah, misteri paling besar bukanlah suara di rumah yang kosong. Ya. Tapi bagaimana seorang manusia mampu menahan diri dia daripada melakukan kesilapan. Okay. Itulah takwa sebenarnya. Kan? Dia mampu buat salah. Okay. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya, menghindari kesalahan tu kerana hubungan misteri tu antara dia dengan Tuhan. Okay. Tu yang susah tu. Tapi Pak Ngah dia rasa dia sedap dalam mi kari tu. Tak ambil lagi. Sorry. InsyaAllah. Astagfirullahaladzim. Okay. Tapi betul tu, ada orang dia nampak jauh, tapi hatinya sedang merangkak pulang kepada Tuhan lah. Kita tak tahu kan. Ada orang nampak biasa, tapi setiap malam dia menangis minta keampunan. Dan ada yang orang nampak baik di mata manusia, tapi mungkin hati dia sedang diuji dengan rasa riak, dengan bangga diri sebagainya lah tu. Jadi bila Datuk topi takwa ni, moga dijadikan satu peringatan lah kepada diri Pak Ngah, daripada semua yang dengar kita semualah, supaya menjaga hubungan misteri ni dengan Allah Ta'ala. Betul Pak Ngah. Sebab hubungan misteri ni tak ada siapa pun tahu selain daripada diri kita sendiri kan. Kita mungkin mungkin kita boleh nampak okey dekat depan mata orang, nampak baik ke, ataupun bahasa lainnya kita menipu orang lain kan. Tapi hakikatnya kita tak boleh tipu diri kita sendiri Pak Ngah kan. Dan itulah hubungan direct kita dengan Allah Ta'ala. Takut lah tu. Allah Bila Datuk kata menipu pada diri sendiri, kadang-kadang bila kita antara benda-benda yang terjadi ialah kita nak cover perasaan tu supaya orang sekeliling kita tak nampak, rasa macam okey kan. Tapi kita terpaksa menipu diri kita. Yang tu Pak Ngah tak tahulah adakah itu benda yang betul ataupun tidak. Tapi Pak Ngah yakin setiap orang yang antara kita, kebanyakannya mungkin ada, mungkin tidak, pernah mengalami keadaan yang terpaksa menipu diri sendiri lah. Betul. Okay Pak Ngah, tanpa membuang banyak masa lagi. Okay, di depan kita ni ada minyak lega. Minyak lega. So kalau dah beberapa episod lepas, dah berapa orang dah dapat menang kita Alhamdulillah. minyak lega ni. Jadi kepada penonton-penonton ataupun mungkin kita ada kawan-kawan baru Pak Ngah, baru melihat, baru menonton. Okay, kita nak hadiahkan kepada berapa orang Pak Ngah? 20 lagi. 20 lagi. 20 lagi. Setiap episod 20 orang menang. Jadinya
saya nak minta korang senang je. Sekarang ni you guys boleh record ke, screen record ke, screenshot ke, okay? Dalam keadaan sekarang ni, apa yang korang nampak ni, okay, letak di Instagram. Okay. Story. Di Instagram story. Tag saya, Alha Alfa. Tag Pak Ngah Kun. Tag di sebalik mystery.official. Okay. Kalau tak tag, kita tak tahu. Tak tahu. Jadi korang jangan privatekan korang punya Instagram. Sebab kalau korang private, korang tag macam mana pun kita tak boleh baca, tak boleh Betul. tengok. Betul. Jadi macam mana kita nak pilih kan? Betul. Ataupun ada di antara anda, kalau katalah tak ada, kadang-kadang ada makcik-makcik ni diorang malas nak main Instagram Pak Ngah. So boleh komen dekat bawah ni, kenapa nak menang minyak lega ni. Ya. Minyak lega ni apa Pak Ngah? Minyak lega ni untuk mengetahui hampa adalah satu minyak angin. Dulu tu kalau contoh kita teman-teman mak kita dulu, depa kalau ada sakit-sakit macam sakit sendi, angin dalam badan banyak, depa tak mau pi ke klinik apa semua sebab depa tak mau makan ubat. Ya. Jadi depa cari alternatif lain. Alternatif yang menggunakan herba-herba kayu yang mana dalam ni ada 7 jenis herba kayu yang membantu untuk mengeluarkan angin. Betul. Saraf. Kadang-kadang bau macam tu pun dah buang angin. Lahak. Bagus minyak ni. Kalau Datuk sakit-sakit sendi belakang, insya-Allah Sangat mujarab. sangat. Seriously. Dia Kita tak dibuat tipu. oleh orang kampung tu. Sebab tu dia very limited. Macam satu batch tak banyak Pak pun. Ngah. Sekali buka habis. Betul lah. Dia mai pun dalam 200 botol saja sebab orang kampung tu ialah support lah Pak Ngah, kita support lah. orang kampung, Tapi ternyata terbukti feedback yang kita dapat alhamdulillah sangat-sangat membantu. positif. Betul. Kepada makcik-makcik ataupun ada mak-mak hampa yang sakit lutut nak semayang apa semua, hampa beli dan hadiah lah dekat dia. InsyaAllah mana tahu asbab benda ni dia menyenangkan, memudahkan orang tua hampa tu untuk solat. Betul. Dan juga kepada anda yang ada GERD lah sebab saya pernah kena juga. Kalau korang ada GERD, boleh sapu kat bahagian dada ni selawat. Ataupun ada yang kata diorang senggugut, diorang letak dekat antara pusat tu. Sapu kat situ. Kalau migraine dekat belakang. Kalau korang ada anxiety, korang boleh letak sikit dekat tisu. Okay, korang bungkus elok-elok dengan kain ke apa, korang sedut je. Sebab bauan minyak ni sangat unik Pak Ngah. Best. Sangat sedap. Dia bukan bau minyak-minyak angin yang berai-rai mata tu tak. Dia punya bau tu sangat-sangat Coming. premium, calming. Dia ada rasa bau fresh lemon, macam limau-limau yang memang sangat sedap. Dan dia ada 7 jenis Kayu, akar dan juga herba. bahan kayu dalam ni. Herba kayu. Jadi jangan lupa komen kat bawah kenapa korang nak. Yes. Okay Tapi kalau lah. mereka tak dapat, mereka boleh cari kat mana? Korang boleh pergi ke TikTok Alha Alfa Official. Kat sana try tanya dekat host live kita sedang live ni, tanya ada lagi tak minyak lega ni, Minyak lega. kan? Confirm jangan beli satu, cepat habis, korang asyik nak guna je. Beli 2. At least. Okay. Okay Pak Ngah, jom kita kenalkan. Tanpa membuang masa, kita kenalkan dia Ini main dia? daripada jauh tu. Jauh. Daripada jauh. Daripada Sungai Petani Kedah. Wow. Baiklah, Baiklah, mari kita kenalkan. Ini dia Cik Ma. Ya, Apa khabar? saya. Cik Ma. Apa khabar? Khabar baik. Waalaikumsalam. Pak Ngah sihat? Sihat, Datuk Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry muka Cik Mah malam ni. Ya. Okey, so Cik Mah dengan di sebalik misteri katanya daripada awal sampai keluar tu. Betul. Daripada awal season yang pertama sampai yang habis baru ni lah. Cik Mah memang tengok lah. Memang Sebab tengok. benda tu jadi macam rutin. Tak tengok dia jadi macam kena tengok lah. Tak kosong Pak Ngah. Kita pula jadi takut ni. Setiap hari Khamis tu dia kira kalau tak tengok dia jadi macam apa benda yang kurang ni. Pada hari Khamis. Pada hari Khamis. Salah mungkin sebab tu Datuk tak berhenti hari tu. Kalau Datuk berhenti Habislah. Ramai antara mereka-mereka sana kat rumah tu. Jangan berhenti. Kan? Alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan. Baik Cik Mah. Ya saya. Sebelum kita nak selam lah cerita Cik Mah ni. Baik. Okay, Cik Mah boleh cerita sikit apa yang Cik Mah buat. kerja Kenalkan apa, diri lah. Kenalkan diri, insyaAllah. Bagi orang kenal. Bagi orang kenal no. Okey, nama Cik Mah. Memang asal daripada Sungai Petani lah, tapi dibesarkan di Pulau Pinang lah. Cik Mah buat masalah bekerja sebagai pembantu kedai. Kedai Cik Mah sendirilah. Cik Mah ada kedai repair and seal. Repair dan jual barang elektrik. Barang elektrik. Barang elektrik di mana kedai Cik Mah repair peti sejuk, mesin basuh, TV dan lain-lain lah. Yang itulah Cik Mah punya pekerjaan. Kedai tahu mana? Kedai Cik Mah buat masalah di Sungai Petani, satu di Gurun. Satu di Gurun, satu Ya, di Sungai satu Petani. di Sungai Petani. Nama apa kedai? Kedai nama JME Electrical. JME. Julang Maju Electrical. Julang. Julang Maju. Maju Electrical. Electrical. Jadi kepada anda kat luar sana kok ada
apa tadi yang rosak? Peti sejuk? Nak repair atau nak beli. Ataupun nak beli, boleh datang ke kedai Cik Ma, Ya. JME Electrical. Ya, betul. Sungai Petani dan Sungai Petani dan Gurun, betul. Okey. Aha. Okey, so Cik Ya, Mah. ya. Seperti biasa, Ya. siapa yang duduk kat kursi tu, maksudnya nak bak kat Cik Mah tu, kursi tu segala-gala 70 episod lebih berlaku kat kursi Cik Mah tu lah. Yalah macam-macam. Sebab kursi kami ni memang kami tak tukar lah. Memang kami Dia dah memang dah dipagar. dicor. Sudah dipagar, dah tak boleh Dipagar. siapa-siapa duduk. Kan. Tak boleh. Kursi tu je. Bertukar-tukar orang. Jadi siapa yang duduk kat kursi tu kita akan cuba menyelam lah kisah-kisah misteri, Betul. kisah-kisah mistik, pengalaman sendiri untuk dikongsikan dengan penonton. Ya, saya. Tapi dalam masa yang sama kok Cik Mah ada orang kata apa dalam perjalanan. Kami yakinlah siapa yang duduk situ memang akan ada cerita lah. Ya, betul. Jadi bila ada kok petua orang ke apa-apa lagi Amalan-amalan ke doa doa. ke apa ke kan. Cik Mah kongsilah jugalah sama-sama. Masya-Allah. Dia jadi tidaklah bersama dengan kami ni hanya berkongsi cerita tu, Seram tapi saja. tapi orang boleh ambil manfaat jugalah Baik, dari situ. insya-Allah. Saya rasa Cik Ma dah katam dah Pak Ngah. Jomlah. Sekejap lagi dia tanya Pak Ngah level berapa? Okey, jadi seperti selalulah ya, soalan wajib saya akan Ya, tanya. So level berapa? Kita nak try tu lah. Level berapa? Kalau tanya Cik Ma duk ada di nombor 7. Oh, dia tahu. Dia tahu. Maksudnya 7 tu takut sikit lah. Kiranya Takut jugalah. tak berani tak dan berani. tak takut. Dia kita jangan terlalu berani, terlalu takut kan. Ya, Di tanggal 7 saja. Di tanggal 7 no. Okey. So Datuk, Cik Mah, kita saya. cuba tak lagi Cik Mah mungkin boleh cerita kat semua yang tengok apa nama cerita yang biasa dulu. InsyaAllah. Okey, lepas tu Cik Mah enjak pi yang medium lah. Medium. Yang ketiga sekali baru kita nak tengok yang betul-betul hardcore. Yang seram tu. Yang seram. InsyaAllah. Okey. Jadi sebelum tu Ya. sebelum kita nak pi ke cerita Cik Mah tu, harapannya malam ni agar hampa dapat ambil iktibar lah daripada cerita-cerita yang Cik Mah nak kongsikan. Dipersilakan cerita yang pertama. Okey, cerita Cik Ma yang pertama ni masa Cik Ma kecil. Umur Cik Ma lebih kurang dalam 6-7 tahun macam tu lah. Cik Ma balik kampung di kampung Cik Ma di Gurun, Kedah. Masa kejadian tu, Cik Ma memang budak-budak lagi lah. Tak tahu apa pun. Jadi masa kami balik kampung tu ada satu majlis kenuri keluarga lah. Bila ada majlis keluarga, siang tu biasalah kita buat prepare untuk esok nak kenuri kan. Petang dah siap semua. Lepas maghrib makan semua siap. Semua pakat rehat. Tengok gambar Hindustan. Biasalah di kampung kenuri kita kan nanti ada macam orang pakat-pakat tengok gambar. Kan? Tengok kampung-kampung kan, adik-beradik semua. Lepas kedua semua. Lepas tu semua, lepas habis cerita mereka, orang panggil apa? Pesiang-pesiang apa semua kan. Jadi dalam masa yang sama, Cik Moh ni sakit, ni nak terkencing. Cik Moh ni kita nak terkencing no. Nak pergi buang air. Habis tu panggil mak Cik Moh. Kata kat mak teman saya tu nak terkencing ni. Mak kata aku tak mau lah. Pasal apa pula nak teman. Dia tak mau teman kawan duk tengok gambar kan. Bila duk tengok gambar rancak takkan nak main teman kita kan. Jadi datang ambil kolej, datang pergilah kencing kat luar tu. Tak apa ingat tak ada apa, pergi kencing. Bila pergi kencing dia mau masa tu duduk kencing kan nampak ada satu orang duk turun mai ikut bukit. Ni kencing memang dekat tandas ke ataupun dekat outdoor? Ada masa tu di kampung tu tandas kira jauh dah tu. Kira dia tak macam lah ni lah kan. Zaman tahun 80-an. Mana nak ada tandas macam dalam rumah tak ada. Atas bukit tu dia pokok getah banyak. Ada satu jalan orang duk turun mai. Jadi di situ duk nampak ada satu orang duk turun. Dia duk turun mai dia pakai pelikat daripada duk nampak kan pelikat dia lah. Daripada pusat tu nampak sampai ke lutut sajalah. Kain dia duk jalan mai pelan dia berhenti sai. Kita duk kencing ni. Habis tu tengok dia jalan, dia strike dia mai berdiri depan Cik Moh. Kalau boleh digambarkan lelaki usianya lelaki. macam mana? Orang lelaki pasal apa? Dia pakai pelikat lah. Kan? Bila dia berjalan serai tu, dia mai berdiri depan Cik Moh. Bila dia mai berdiri tu, kita pun ingat siapa yang berdiri. Kutlah kenuri malam tu ramai adik-beradik kita pak menakan kita ke nak main marah apa hang main kencing tan ni. Betul tak? Kita duk ingat macam tu lah rumah kenuri biasa. Tapi bukan dia. Dia main berdiri dia senyap ambil torchlight kita suluh dia.
Aku tengok kepala tak ada, badan tak ada, tangan tak ada. Apa yang ada? Kain yang dia pakai tu daripada pusat sampai ke lutut saja. Lepas tu tengok kaki pakai slipper Jepun. Bermaknanya dah tentu bukan orang. Kita nak buat apa lagi? Tengok-tengok dia serogah. 2 kali lah, bukan banyak pun. Kalau dia serogah kali 3, rasa-rasanya pingsan lang tu lah kot. Habis Cik Mo pun baling bekas hayang tu lari masuk dalam. Sungap tak abang siapa? Pasal kalau abang satgi siapa nak percaya? Kita budak-budak. Kita pergi cerita satgi orang kata, ini merapu apa? Kan? Duk esok kenuri kita lupa dah yang semalam tu. Bila kita dah lupa yang semalam tu, kita ingat benda tu tak ada apa. Lepas tu macam biasalah. Habis kenuri, main maghrib. Dan malam mereka dah pakat tengok main Ustaz kira di kampung tu. Ustaz nombor 1 lah. Habis bila mereka dah tengok gambar semua habis, mak Cik Moh pula dia nak pergi. Dia pula rasa nak pergi buang air. Dia nak pergi kencing. Dia tak ajak lah teman. Pasal apa? Dah hang tak teman aku takkan nak teman hang. Aku memang tak mau teman lah kan. Kita pun tengok gambar. Dia pun kena yang sama. Cerita yang sama jadi dekat Cik Moh, dia pun kena. Bila dia kena yang sama, dia tak habang. Dia pun masuk sengap. Duduk beberapa hari kami pun balik Mai Tanjung. Masa tu Cik Moh duduk di Sungai Pinang. Masa tu. Habis balik duduk sengap saja, bapak Cik Moh sudah tanya. Dia ni pasal apa? Sengap satu macam ya, tidak dia nakal. Biasalah. Cik Moh lah. Cik Moh lah. Bapak pergi tanya kat mak. Dia ni pasal apa? Tidak dia nakal. Habis mak kata tak tahulah. Tapi ada lari balik kenduri tu jadi sekian-sekian nampak macam ni. Oh tu kau. Orang pun nampak yang sama. Mak cerita sama macam mana Cik Moh cerita tak seawal. Maknanya dia pun kena, Cik Moh pun kena. Yang tu jadi di kampung. Kampung yang sama juga. Dia balik kampung ni bukannya kata sekali tu je. Lagi kita tak besar. Setiap kali ada majlis, setiap kali ada hal, cuti ke, abang yang nak balik kampung, balik kampung. Balik kampung tu, tak kira lah jalan nak pi tu pun dah seram. Pasal apa kata lagu tu? Pokok getah dia bertemu. Jalan dulu kan tahun 80-an pokok getah. Matahari nak tembus pun tengok macam, payah lah. Tapi kita seronok. Kira janji aku boleh sampai kampung. Nak balik kampung saja. Habis bila sampai di kampung, satu malam tu kami pakat-pakat nak pergi tengok gambar. Masa tu tahun berapa Cik Moh tak ingat. Gambar Cik Moh ingat. Gambar Evil Dead. Evil Dead tu tahun 83, 84 macam tu. Adalah rumah adik-beradik kami tapi nak jalan pergi rumah dia tu jauh sikit. Bila nak jalan pergi rumah dia jauh sikit, pergi macam seronok lah. Bawa tu selek pergi. Banyak betul Cik Moh bawa 8 tahun, 9 tahun macam tu lah. Pergi seronok. Balik memang semua bercakap. Cakap kan, dah tengok gambar. Bercakap lah, bercakap dah kan. Aku cakap, hang cakap aku nu nak balik, nak masuk kampung. Bukan senang. Ni lah. Kira perjalanan nak masuk kampung tu, kami kena lalu belah tepi jalan tu, nak masuk kampung kami ada pokok buluh. Pokok buluh besar. Lepas tu ada titi. Bawah tu sungai lah. Kami duk nampak ada orang yang nak mai belah ni. Kot lah dia nak balik dengan kami sekali masuk dalam kampung ke apa ke, tak tahulah kan. Mat tu. Tunggu Ustaz. Tengok-tengok. Tunggu mat tak mai. Siapa yang mai? Tu bukan mat dah. Maut. Kita pun tak tunggu. Dengan ayang tu pakat lari balik masuk kampung. Nampak ah? Memang nampak dia. Dia duk mai. Dia naik titi, dia duk mai. Kami duk rasa dia mungkin nak naik titi tu, dia nak balik dengan kami sekali masuk dalam kampung. Sebab tu kita tahu kata dia mat. Kalau kita tak kenal, kita tahulah hantu. Iyalah. Betul tak? Betul. Dah hang duk naik titi lagu tu mai. Orang dia. Mat dia dah. Tunggu Ustaz. Orang bukan mat rupanya. Tu maut. Lari masuk kampung. Balik orang kata tidur. Pejam mata rapat. Memang orang kata takut sungguh-sungguh. Gambaran mat tu orang ke? Orang lah. Memang ke ada Memang benda orang lah. black-black ke tak ada? Orang pakai baju semua. Pakai seluar semua. Memang kita tahulah orang. Tapi rupanya bukan. Bukan. Kat situ memanglah ada gangguan. Tapi tak kena lah kat kami. Kan? Saja nak jadi habuan hari tu malam kami pergi tengok gambar. Balik mai. Dia jadi mat tu. Mat tu memang duduk dalam kampung tu pun. Dia menyerupa mat. Lepas tu yang balik di Tanjung, pergi pula kampung. Yang ni yang kali ke berapa tak tahulah punya duk pi mai. Di kampung kami ni dia special dia bang. Datuk. Lepas maghrib tak boleh bising.
Bising malam jadi gangguan. Kan tu masalah. Kampung di Gurun ni dia pelik sikit. Dia pelik. Nanti Tok Cik Mo ke mak menakan siapa dia beritahu. So lagi lepas maghrib, semua kena mandi, makan siap-siap duduk sengak-sengak. Tak boleh bising-bising. Pasal apa? Kalau hampa bising, tak lagi dia nanti main kacau. Bukanlah dia main kacau apa dia buat apa. Kadang-kadang dia nak rasuk orang, dia rasuk lah. Kadang dia tak rasuk, dia main kacau macam tu saja. Tidur main tai, dia main kacau, yang tu sajalah. Habis, satu hari tu, kami balik 3 beradik. Cik Mo besar sikit dah. Kita dah besar sikit. Orang larang kita tahulah. Hang jangan buat bising macam ni. Kita tahu. Hak nombor 2 pun dia besar sikit dah. Yang nombor 3 ni, jantan, adik lelaki. Nakai dia tahap mana budak lelaki. Yalah. Bukan kita nak ambil larang. Kalau kita larang pun untuk dia tak ada apa. Kan? Tak apalah, dia dah seronok, dia dah buai, dia dah hingat, semua cukup. Malam tu nak tidur. Masa time tidur tu, kami dengar sendiri. Kami 3 beradik, kami semua tidur di atas. Kiranya budak-budak mereka suruh tidur di atas. Besar tu mereka suruh tidur di bawah lah. Pasal ramai. Kan? Dengar orang duk bercakap ni, tangga nak naik ni. Siapa dia? Nampak sekerat ni. Duk kata, Tok aku ke? Tok pun rambut putih ke? Duk kata Tok lah kan? Kita tak tahu siapa. Lepas tu dia naik sampai atas kan. Dia tengok, lawan tengok. Muka memang muka nenek, muka orang tua. Buruk muka dia. Rambut putih. Memang muka dia buruk. Tengok dia tengok kita sama-sama terkejut. Kita memang terkejut lah pasal kita tengok dia. Dia hantu. Kalau kita tengok dia tok kita, tak apalah kita panggil Mai lah tidur sekali. Betul tak? Tapi hantu bila tengok-tengok jadi macam tu terkejut. Dia turun belakang. Pelan-pelan. Dia nyokot? Tak, dia turun tangga lah. Dia turun tangga. Dia turun tangga kot belakang pelan-pelan. Dia turun. Ghostan lah orang panggil. Lepas pada kejadian tu, kami semua dah tak berani dah hingat. Mai maghrib kalau balik kampung, memang kami kena diam lah. Kami dah tak berani dah. Pasal apa kalau kata balik, duk hingat, akan jadi sama ada dia bagi orang kena rasuk lah. Tak kisahlah siapa. Kerasukan ataupun dia kacau macam tu. Orang tua-tua duk kata agak jangan duk gelak sangat sakit teriak. Sebab tu orang tua-tua selalu kata kita jangan seronok. Jangan seronok sangat. Seronok sangat tak boleh. Tak seronok pun tak boleh. Jadi kena pada-pada. Tapi orang-orang budak-budak zaman dulu depa mana nak ada macam lah ni kan? Apa yang depa ada? Seronok, main hingat, yang tu je lah. Kalau yang budak-budak lah ni 3 tahun dapat iPad, dapat handphone kan. Zaman kami dulu umur 13 14 duk main ciligan lagi. Kuligan aku. Tak tahu masa. Tunggu. Tak ada macam lah ni kan. Tu ingat zaman kami dulu tengok macam mana. Kalau kita nak apa orang kata kalau kita nak ingat balik kan. Mahal lah. Betul. Mahal. Zaman tu cukup mahal. Kan? Betul. Tapi kalau nak cari balik memang tak ada. Tak ada lah. Memang tak ada. Yang tu lah. Habis Cik Mo pun besar sikit lah. Dah besar sikit Cik Mo duduk di tadi yang Cik Mo abang tu lah Jalan Perak lah Cik Mo kata. Cik Mo duduk di Jalan Perak. Tak ni nak masuk yang nombor 2 dah ke apa ni? Tak, belum lagi. Belum lagi. Jalan Perak. Ni yang cerita paling pertama pun dah macam tu dah tu. Okey. Boleh sambung kan? Cik Moh masa tu pergi duduk di Perak Road. Perak Road ni orang sana orang panggil Perak Road lah. Kalau dalam bahasa kita Jalan Perak lah. Di situ kampung Cik Moh duduk. Dia kubur terbahagi pada 2. Belah kampung satu kubur. Belah jalan raya belah sana satu kubur. Kalau Pak Ngah biasa pergi, Pak Ngah mungkin tahu kot kat sana kan. Lepas tu, perumahan pun dia unik sikit. Ada flat, ada taman, ada kampung. Campur-campur. 3 sekali. Dia 3 sekali. Habis di situ, kami masa kecil, kami pergi sekolah. Bila kami pergi balik sekolah, tempat kami duduk main lepak, kubur. Kubur. Orang kalau lah ni tengok kubur tengok, tak ada apa, orang kunci kan. Dulu masa zaman kami kecil Datuk, kubur tu dah satu tempat hiburan. Balik sekolah lepak sat. Ada yang kayu basikal, Cik Mo pun kadang-kadang kayu jugalah basikal. Dah kita kecil orang main tak kita tengok. Kubur tu. Dalam kubur. Berlari di kubur ikut dia lepak ya. Tak ini cerita betul. Cerita betul. Kalau dengar macam lawak tapi
Kenyataan. Betul. Kira kalau Pak Ngah pergi Perak Road tu, Ha. Pak Ngah memang tahu lah. Dululah. Ya, Dah ni ya. dah lah. Dah ni dia buat elok dah kan. Ya. Dah sungguh. Pak Ngah pertama kan? Benar. Lu main Pak kat Ngah teh pernah hubung cerita. ah. Pak Ngah pernah cerita. Actually kan. Actually kan, Ciligan. yang besar sikit dia main dam. Ikut mereka. Mereka nak main apa. Naik motor pun ada. Yang kita herannya, macam mana kami duk pergi main dekat kubur tu. Tak ada Kami rasa tak jadi takut, apa. tak ada apa kan. Satu takut tak ada tu. Kalau orang takut dah. Weh lah ni kalau Cik Mo suruh pergi kubur apa Cik Mo takut. Betul. Main umur ni takut. Oh nak pergi jom pergi kubur. Oh tak berani lah takut lah. Masa kecil tak ada apa. Pergi main lah lagu mana pun balik. Tak ada apa. Tidur. Balik Lena. Dia tak kacau. Dia tak apa pun. Yang tu satu kelebihan yang boleh main. Nak main macam zaman lah tak boleh. Betul je tapi main di kubur. Main. Tapi kubur pun bukanlah kita main atas kubur yang baru. Kadang-kadang kubur yang lama-lama kan. Tanah pun orang kata dah sampai tenggelam, mendap dah. Mainlah kot tu. Tapi kacau lah kot nak korek ke apa nak main tu bukan dia lah. Yang tu kita pun tahu tak boleh kan. Kerja kita hanya main. Mainlah apa ikut dia. Nak main, main lah. Janji balik tak kacau. Kira pada istilah kami, tak ada apa, kubur tak ada apa. Kan? Yang tu lah sebahagian daripada Cik Moh kecil. Cik Moh nak habaq. Dulu kami main ikat tangan kat batu nisan. Ikat tangan batu nisan. Ikat tangan batu nisan tu. Betul. Ikat pakai lari lah. Yang nak ikat ni pakai duk meronta. Nak buka lagi. nak Dah lepas. boleh buka Tak boleh. lepas tu pilihan sip orang tu. Orang tu pula kena. Dia pula kena. Penuh sekali ikat-ikat dekat tu kubur. Apa kayu lama kan. Kubur Ha, lama ha, kayu betul, kan. betul. Perak patah. No. Dari kayu Selok. lama. Dia patah. Patah-patah tu empat tu orang tak bagi main dah tu. Keluarga cari tak jumpa satu masalah. Betul. Tapi memang betul tu dulu sebab rumah Pak Ngah tu sebelah tu kubur. Sebelah tu kubur. Memang tempat duk main bola tu tepi tu. Lagi saya pok bola lepas tengah-tengah kubur tu pergi ambil lah. Ambil lah. Main waktu maghrib. Tapi sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib tu kena balik. Kiranya sebelum maghrib tu kami balik lah. Kena balik, Tapi kena yang herannya kan kalau kita fikir kan, main memang sampai Tak ada tak ada apa pun. istilah takut. Ya. Budak-budak dulu kan, tak tahu apa pun. Hang larang pi lah macam mana. Kena mak cik mak bapak apa boleh tiang kat hang ni. Apa duk pi main teh kubur apa semua. Kan? Mana boleh duk pi main teh kubur lagu tu. Tak ada apa larang pi lah. Dia juga. So kira kita nak pergi main lah. Janji kita seronok jumpa kawan-kawan. Hura. Ikut time kita balik. Tapi kita tahu sebelum maghrib kena balik. Kalau hang tak sampai sebelum maghrib, Ya. memang siap. Hanger. Tak rotan, hanger. Tak hanger, kita pancung. Memang nanti singgah Mia tengah belakang. Yang tu saja lah. Tapi orang heran tu kecil dulu tak takut main besar jadi menakut. Ya. yang tu Pak lah Ngah heran. lagi kalau tahu jalan tu ada kubur pun dia punya takut. Takut. Baru ni Cik Mo pergi hantar barang dengan suami Cik Mo. Ingat ada kot dalam seminggu 2. Pergi hantar orang beli mesin basuh Cik Mo pergi hantar. Sampai tengok saya buat kubur. Situ tak payah ada kubur. Tak payah saya takut. Ya. Jadi macam tu. Ya. Baru signboard. Baru saya buat. Memang rumah dia sebelah kubur. Location bagi. Tak tahu kan nak pergi hantar sebelah kubur. Allah. Habis dia keluar mai Cik Mo kata kat dia, suami ada tak? Dia kata suami ada awak kau. Hang panggil suami hang mai angkat siap boleh tak? Memang tak turun Pak Ngah. Cik Mo jadi takut. Allah. Bukan pasal takut. Pasal tak tahu dia jadi mai sembilan mai berumur ni. Mai besar ni. Kubur ni takut. Bukan kita tak pergi situ. Ya. Kita pun nak pergi. Ha. Sampai masa hang pun tinggal nak pergi. Tu. Tapi dia takut. Jadi macam lumut kubur. Suami kata, ni mana ada kubur? Dia kata, ni rumah orang semua. Ni taman. Hang tak nampak ke berapa ramai duk ada situ? Kan? Batu nisan semua duk ada. Dia kata rumah gunung. Yang tu Cik Mo kata, heran dia. Aku nampak lain. Hang nampak lain. Macam mana kan? Pelik dia ni. Lepas tu Cik Mo kata kat dia, hang berhenti. Dah dia Hang tengok. Dia tengok. Tengok, betul-betul kubur dia kata. Dia sabit ni ikut bila kita duk main tour ni macam-macam main dalam kepala otak. Terus dia duk doktrin dalam kepala otak. Kubur ada hantu. Dulu kecil, Tak tahu. dia tak main lagi. Dia tak main benda tu. Kan? Dia tak tahu. Yang tahu yang tu tempat orang mati. Tempat orang mati. Tempat hantu tak ada. Kata hantu, tak ada istilah hantu masa tu. Masa Dia zaman hantu. budak-budak, kita lah hantu. hantu. Kita lah nak hantu atas tu. Betul. Yang tu lah. Datuk ada pernah main kubur tu? Tak. Oh tak. Tak ada. Tak benar tu. Rumah tok pun jauh daripada kubur. Rumah sendiri pun tak pernah lagi. Tak ada. Rumah ayah pun duk kat
dekat taman perumahan ni kan. Tak ada kubur, tak ada. Tak ada kubur lah. Kalau lah tu jumpa kubur takut tak? Tak. Ha? Tak. Tapi tu Pak Ngah macam mana kalau lah ni Pak Ngah punya takut tu dengan apa? Cik Mah. Dengan Cik Mah, kalau nampak kubur tu tak boleh tengok ke ataupun tengok tu boleh tapi nak laju-laju ke? Apakah macam mana ke? Kan memang kalau tahu depan tu kubur orang dah tak boleh dah. Dia Pak Ngah jawab dulu Tak apa. Setiap orang ni dia ada fear dia masing-masing, ketakutan dia. Pak Ngah Betul. takut 3 benda. Satu, jambatan. Jambatan tu bukan takut hantu, takut roboh. Betul. Tambah-tambah jambatan Pulau Pinang. Kalau kita kena pi belah Tanjung tu, ya Allah, kata bila lah nak sampai ni. Tambah-tambah duduk kat pancang lah tu kan. Kata ya Allah janganlah apa-apa jatuh sekali lagi kau ni kalau kita duduk macam-macam tu. Betul lah. Yang kedua overthinking. overthinking. Yang kedua terowong. Terowong menora tu dengan terowong karak tu. Mana-mana ada terowong jadi pecah peluh. Dia takut jadi apa-apa padahal tak ada apa pun. Tapi kita takut sehari mai depan sehari runtuh kita duduk dalam tu, oksigen tak ada mati. Betul. Bukan kita takut mati, tapi kita takut pada Keadaan tu. kejadian kalau tu. berlaku. Yang ketiga ni yang Cik Han ni lah. Tapi bila Cik Han, kita kalau kata contoh Pak Ngah sendiri lah, kalau tidur malam tu dia tak boleh gelap tu sebab sekali lagi kita duk rasa ada ujung-ujung mata tu ada orang tengok aku ke apa. Tu satu. Tapi kita boleh tidur kalau kata jumpa kubur tu, dah tahu dah tempat tu. Tempat tu dia jadi seram sejuk, dia mula naik meremang dulu belakang ni. Kalau boleh nak lari cepat-cepat. Nak cepat-cepat. Tak mau menghadapi keadaan tiba-tiba benda tu duk ada. Betul. Kalau Cik Mah? Kalau Cik Mah kubur ni, yang Cik Mah takut bukan apa. Kalau lalu tu Cik Mah dah memang rasa seram dah. Seram dia main sendiri. Aku sekejap lalu ni balik boleh tidur ke? Aku tak boleh tidur ke? Dia ikut ke? Dia ikut ke? Ataupun sekejap lagi dia duduk belakang van aku ke? Tak bawa van kan? Jaga. Dia duduk belakang van ke? Yang tu yang kita takut. Macam-macam fikir. Overthinking kot tu. Yang tu orang panggil overthinking. Kalau Benda tak saya- ada apa. Kalau saya pula kalau dikatakan kubur ni dia memang ada satu je area kalau yang saya selalu memang akan lalu kalau nak balik kampung rumah nenek memang ada satu perkuburan kat situ. Jadi perkuburan kat situ tu saya atas saya ada kakak lah seorang arwah lah. Tapi dia memang daripada kecil daripada perut dia dah meninggal. Jadi waktu saya kecil saya memang selalu dibawa pergi tengok kubur tu. Jadi memang pergi situ selalu sedekah Fatihah, ayah akan tunjuk ni kakak punya kubur apa semua. Bila setiap kali lalu tu memang dia punya kubur tu pula setiap kali lalu nak balik tu memang tepi jalan tu tembok saya dah tahu dah belakang tembok tu dia punya kubur. Jadi memang setiap kali saya lalu tak kisahlah pukul berapa saya lalu lewat ke apa ke saya balik kampung lewat ke memang akan lalu situ saya akan slowkan kereta. Memang akan slow sedekah lu Al-Fatihah apa semua. Memang macam tu. Tu saya memang Ada tak, juga bukan yang jujur macam lah tu. memang saya tak tahu kalau lalu kubur saya tak takut. Saya tak ada perasaan takut tengok kubur tu tak ada. Sebab saya tahu macam jadi bila dah biasa kat situ, jadi bila mana-mana saya pergi saya tahu situ ada kubur, saya akan slowkan sikit kereta kat situ. Saya sedekah je lah Fatihah apa semua. Memang macam tu. Tak takut. Tapi Boleh macam- tengok lagi. Dia macam tu. Datuk kata Cik Mah setuju pasal apa? Kubur di mana bapak Cik Mah disimpan lah di kebumi. Mana lu tak takut? Tak takut kan? Dia tak. Kubur lain. Tapi tak tahu lah kalau Tak saya tahu kubur lain pun apa sama dia juga. punya Kalau, tu. Dia punya vibe tu tak tahulah apa dia dia punya. macam Pak Ngah pergi Mamel, Pak Ngah cakap ada kubur kan. Saya tak perasan. Tapi bila Pak Ngah kata ada, saya akan cari mana kubur tu. Dia nak tengok. Just nanti nak lalu nak sedekah Al-Fatihah tu je. Tak ada rasa takut tak ada. Lalunya macam tu lah. Rumah manager Datuk ni dia dalam sikit. Jadi bila sampai hujung tu, memang Cik Mah kalau lalu dia kena fikiri. Cik Mah lalu dia akan terpampang tanah perkuburan. Cukup takat tu pun dah kita romang dah. Dah. Nak pi dalam tu dah lah jauh. Kita sorang-sorang. Mereka tak apalah duduk depan. Mereka semua mereka tak takut. Yang kita duduk belakang sekali ni. Kot set lagi kali-kali tengok belakang ada apa-apa. Yang tu yang kita takut. Tu yang nak takut tu. Jadi Yang tu pula- pada fikiran kita lah. Sebenarnya tak ada apa pun. Tapi bila kita pergi kubur, kita jadi macam tu. Ya. Kita yang fikir macam tu. Sebenarnya tak ada apa pun. Macam Cik Mah pun macam Datuk kata, Cik Mah setujulah. Bila ada ahli keluarga kita kan yang disimpan di satu kubur tu, tanah perkuburan tu, kita jadi macam
okey. Tak takut, tak ada apa masalah. Kan? Lagi pula kat situ lepas arwah kakak, arwah nenek, arwah atuk, semua kat situ. Jadi memang lalu tu kalau lagi banyak lagi slow lah nak sedekah Al-Fatihah tu. Tak boleh slow tengok dia punya kubur yang mana. Okey je. Tapi kalau misalnya kata tahu kat tempat tu memang ada kubur pun saya memang akan slow je. Kalau tak slow pun memang akan tengok macam okey sedekah Al-Fatihah macam itulah. Cakap dah hati kan. Pak Ngah siang tak apa. Dia jangan malam. Betul, siang So siang okey tak lah, apa. siang malam okey je. Ya Allah. Malam dia Tapi kalau serayau macam sikit. kubur apa nama agama lain? Kubur agama lain kita tak ada nak sibuk nak sedekah apa-apa. Tapi bila lalu tu tahulah macam ni kubur tu. Tapi tak adalah rasa takut. Tapi pernah kena kacau dekat kubur tu pernah lah. Pernah saya pernah cerita kot episod dulu. Kubur India. Cina. Oh, kubur Cina. Dekat belah apa nak sampai sembunyi paling besar tu. Oh ya. Itu sebenarnya cerita. Itu habislah cerita. Okey, yang kecil tu dah habis lah. Okay. Maksudnya itu adalah cerita yang paling Main biasa, paling paling biasa slow lah ni. itu Paling tak paling ada apa biasa. lagi. ya. Biasa orang tu saja. Kalau dia main terus surga Cik Mo, dia cekup Cik Mo masa kecil. Oh, yang tu luar biasa. Kan kita kata kan, takat tu lah Cik Mo punya cerita yang daripada kecil yang tu lah. Cik Mo cerita berdasarkan apa yang Cik Mo alami. Tapi Pak Ahmad ada satu daripada experience Cik Moh. Ya, betul. Benda tu tidak boleh menyentuh ataupun tidak boleh harm. Betul. Pada Cik Mo. Kadang boleh. Kadang boleh. Bukan kata tak boleh, kadang boleh juga Pak Ngah, Datuk kan. Dia kalau tak buat kita sakit pun, mungkin kerana dia gempak kita ke, mudarat kita jatuh ke. Kan? Kita duk bawa motor kan, contohlah. Tiba-tiba kita nampak dia, kita terkejut, kita jatuh, mudarat kita juga. Bukan kata semestinya dia tunjuk tu macam kita tengok dia, tak ada apa, kita pun terus pergi. Kadang-kadang kerana benda-benda macam ni, mudarat kita juga. Mudarat yang teruk dengan tak teruk. Yang tu sajalah. Kadang kita pun tak tahu sama ada diorang ni ada jasad ke, dia ada macam mana energi dia tu kuat ke sampai kita boleh rasa kan. So Pak Ngah bayang macam tadi saya cakap dia pegang nak ikut kan, kalau kita rasa dia kan macam macam halimunan, dia macam tak ada jasad kan. Tapi Pak Ngah bayang ada orang tiba-tiba bawa kereta, tiba gong terlanggar. Kita rasa macam accident, kita rasa langgar apa ni? Kalau kata dia tak ada, macam mana kita boleh rasa benda tu? Itu satu. Yang kedua, betul. macam mana badan Datuk kena cakap dulu? Kalau dia tak ada. Tapi kalau cakap tu kita dah bangun baru kita nampak. Kan? Maksudnya tak adalah waktu dia buat tu tak ada lah kan. Tak ada. Tu kadang kita tak faham. Mungkin ada energi dia kuat tu, kita rasa sampai dia boleh. Macam contoh alih barang. Perasan tak? Kadang ada video dia orang dapat ni, tiba-tiba dia tolak. Kursi, meja tu kan. Benda-benda macam tu. Maksudnya dia ada kot weight tu yang kita tak tahu. Mungkin Ya, energi betul, dia dia kuat ada ke apa. kategori dia. Kategori kan. Dia ada. Soalan dia, adakah dia mempunyai jirim? Jirim. Jisim kita tahu dia ada. Adakah dia ada jirim? Itu tak tahu. Yang tu lah kita tak tahu. Kami pun tak Kekuatan gaji. dia kita tak tahu. Mungkin Kita tak kadang tahu. kita tengok kadang-kadang ada video kan dia tunjuk macam dia terbang-terbang apa semua kan. Jadi video kita tu kalau video kita tu kita nampak dia macam lalu tu macam angin. macam angin macam apa sih? Macam Bayang. lampu kan. Macam lampu lah, macam lampu sup dia lalu tapi nampak lalu. Itu kita boleh tahu kalau mungkin lah benda tu tak ada apa. Ni kalau macam kata yang orang nampak contoh macam Cek Chong. Kalau orang langgar dia tu jadi apa? Maksudnya ada tak? Tapi kita nampak kain dia, nampak itu dia kan. Tapi kalau kena langgar tu tembus ke? Dan tu ingat tak ada guest yang main dia jumpa HR. HR kan. HR kan Bulu-bulu. Tu boleh rasa kan. Tu cakap kadang dia ada jirim. Mungkin kadang kita tak tahu jenis. Mungkin dia ada ataupun dia ada kategori yang ikut dia punya Kemampuan. Kemampuan dia. Kan mungkin dia jenis angin-angin mungkin tak tahu lah. Boleh tahan kat mulut aku ni. Okey. Yang tu dia banyak jenis. Ada banyak jenis yang tu. Okey. Pak Ngah kalau kat kampung-kampung ada? Pengalaman kat kampung waktu Pak Ngah kecil lah kecil. Kecil tu hari tu pernah sekali yang Pak Ngah kata Pak Ngah pernah main bola. Memang rumah Pak Ngah tu depan tempat buat kanda. Tepi tempat simpan mandi mayat. Tepi belah sana tu kubur. Jadi kami duk main bola tu dekat kawasan kubur lah. Tiang gol kita duk buat tu betul-betul tepi kubur. Jadi bila duk main-main ada sekali ada 2-3 kali yang kita kadang-kadang tak main. Sebab ada sepupu. Sebab kampung tu semua sepupu. Jadi adik-beradik semua. Jadi bila ada sekali tak main tu, keluar duk sembang kat belakang rumah makcik tu nak balik rumah. Bila nak balik rumah tu, kita jalan tu, kita nampak lah orang dia macam benda, dia macam duk macam lutut ni kita duk tarik ni. Kecil duk situ. Kata
ni pupu aku hak mana kan. Kata macam, tapi waktu tu tak main bola. So kita tak tahu. Kalau main bola tu kita tahu semua dah. Betul. Bila semua ada, kalau ada orang lain kita tahu tu bukan kita lah. Itu bukan dia. Ni kita tak main. Tapi siapa dua hang duk tahu tu. Jadi kepala otak waktu tu kecil macam kan dia kot. Jalan bodoh sampai ke depan tu ada pokok senar kan depan kan. Pokok senar. Lepas tu duduk sat. Dia main lagi. Dia main tu 3 beranak. Mak, pak dengan anak. Dia lalu depan tu, dia masuk dalam pokok senar tu hilang. Macam tu lah. Kita tak ada lah fikir belik-belik kan. Tu balik rumah relax tu. Tu kecil-kecil nampak. Yalah, kecil-kecil kita macam-macam nampak pasal kita tak tahu apa pun. Masa kita tengok tu kita tak tahu beza yang ni hantu ke yang ni orang ke, kita tak tahu. Kan? Kalau yang menakutkan kita takut. Kalau yang tak menakutkan kita pun tunggu tengok apa dia, kan? Apa yang nak mai. Tapi macam tu lah. kalau kecil-kecil dulu kita rumah orang tua-tua dulu, dia ada tiang seri tu. Pak Ngah penuh sekali tu. Yang tu Pak Ngah ingat sampai kelah. Waktu tu arwah tu tak ada. Kita rapat juga. Kadang-kadang bila rumah arwah tu ni rumah dia lah. Kita rumah lain. Tapi kampung tu lah. Jadi kadang-kadang waktu biasa yang kita pukul 5 tu nak pergi ajak sepupu, sebab sepupu Pak Ngah duduk kan dia. Nak pergi ajak sepupu pergi main bola apa semua, kita akan pergi rumah sepupu tu, rumah tok tu lah. Nak ajak sepupu tu keluar. Dekat tiang seri itulah kadang-kadang kita nampak dia tengah semayang. Tapi waktu tu kita tak rasa apa, cuma macam tu macam tu kan. Tak lagi panggil lah nama sepupu tu kan. Jam jom. Dia rasa macam tu. Tak lagi baru teringat Tak ada dah. aku nampak tu tadi kat sana. Dia gelak huha-huha. Kita duduk huha-huha habis dekat tu. Dia tidak menjadi satu isu yang nak menyembang. Tak ada. Yang tu orang kata masa kecil tu. Tapi kat tiang seri tu lah. Tiang seri rumah. Kadang-kadang tiang seri memang macam tu. Kan? Dia ada. Rumah Tok Cik Moh pun sama juga. Oh ya? Bila kami tidur, kami tak boleh lena. Sampai situ memang tak boleh nak tidur. Dia tak kacau kami apa pun. Tak boleh nak lena. Orang panggil lena tak jerak. Tak jerak. Dia jadi macam tu. Yang tu lah. Tak tahu apa yang ada dekat tiang seri tu. Dia special sikit dia punya ni. Dulu saya cerita lah tu. Yang ni orang tua-tua pesan kat Bangah dulu. Dulu kalau kita ikut petua orang tua-tua nak naik tiang seri tu, mereka akan korek 3 lubang. Mereka korek 3 lubang, mereka bubuh beras. Bukan nasi, beras. Beras tu, katalah lubang pertama tu dia buh 5. Lubang kedua dia buh 5. Lubang ketiga dia buh 5. So kat mana sebenarnya nak bubuh? Tak apa. Pergi kat dia. Angin ni. Betul. Jadi Cik Moh tak apa, Cik Moh ada angin. Jadi lepas biarlah lubang tu dalam 3-4 hari ke seminggu je tu lah, pengantin ingat lah jangka masa dia tu. Tapi dia kambuh tak? Dia kambuh. So nanti bila sampai selah masa dia tu, mereka akan korek. Mereka akan korek balik 3 lubang tu. Mereka akan tengok mana lubang yang beras tu makin banyak. Contoh 5 kan, ada 15 kan. Tiba-tiba Datuk tengok yang lubang tengah ni jadi 7. Yang ni tinggal 2, yang ni tinggal 3. Macam tu lah. Hak mana hak paling banyak tu, kat situ lah. Baru letak tiang tu. Tiang seri tu. Tu orang tua-tua dulu sembang. Tak betul ke tak, wallahualam. Kita lah mana dah tiang seri, tapi rumah yang tiang batu. Kondo flat semua. Mana tak ada. Okey. Baik, kita nak terus ke Cik Moh nak bonti sat ke apa ke? Kalau kita terus, Cik Moh ada satu cerita lagi di Perak Road. Boleh? Ni yang medium ke? Ya, tak tahu nak kata medium tak atau apa. medium. Cik Moh boleh terus. Boleh terus. Di kampung Cik Moh di Perak Road yang Cik Moh bagi tahu tu. Kan Cik Moh abad kubur ada 2 kan, belah sana dengan belah sini. Belakang rumah Cik Moh ada pokok asam. Pokok asam ni kalau tengok pada pokok tu tak rasalah macam 2-30 tahun. Memang lama pasal pokok besar. Dia menjalak rata dia punya akar. Pokok asam ni pokok ni Pokok asam Jawa tu lah. Pokok asam Jawa tu tu. Kami bila sekolah pagi, kami kena mengaji siang lah. Kalau kami sekolah petang, kami kena mengaji malam. Jadi bila kami pergi mengaji, kami balik mai. Kalau kami nak balik kot flat jauh. Flat, taman baru boleh masuk kampung. Macam mana pun kami kena balik, lalu bawah pokok asam. Cara rumah kami belakang pokok asam tu. Setiap kali kami lalu, kami balik, tak ada seorang pun yang tersepak ke tersadung ke jatuh. Kira orang yang balik mengaji tu dia memang tahu dah poin-poin tang mana dia nak lari, dia nak langkah. Hebatnya. Tapi pada satu hari, satu pagi, Cik Moh nak bangkit pergi sekolah.
Pokok asam kan dia macam Y. Orang panggil cadahan dia tu kan. Buka tingkap. Memang yang tu Cik Moh nampak dengan mata sendirilah. Buka tingkap. Rambut dia panjang mengurai, muka dia tengkorak duduk tengah-tengah dahan tu. Astaghfirullah. Yang Y tu lah. Kita kata Y lah. Dahan tu. Dia berdiri kat situ. Panjang rambut muka, memang muka tengkorak. Memang tengok tu memang tak boleh buat apa dah. Tengok takkan kita nak duduk tengok dia. Ya. Tengok tutup tingkap. Cuma memang takut pergi sekolah, memang tak boleh buat apa. Demam. Demam. Kiranya baru tahu pokok ni rupa-rupanya ada benda yang duduk. Selama kami duduk betul, kami tak pernah nampak. Kami tak pernah tahu kan, kami duduk pergi mengaji pun balik memang orang kata pokok asalan tu. Tapi kami pergi mengaji, kami balik kami lari. Lari apa orang kata nak cepat. Rupa-rupanya memang orang kata pokok yang ada pokok besar ni ada Penunggu dia. benda-benda tak elok. Kalau tempat rehat dia, tempat duduk dia lah. Betul. Satu lagi di kawasan Kubok, di sebelah kampung ada satu pokok besar. Pokok tu Cik Mak tak tahu dia panggil pokok nama apa. Yang specialnya bawah pokok tu ada satu kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut ni lama. Lama sangat-sangat. Saja 4 zinc, 1 bangku, 1 cermin. Pakcik ni orang lama lah. Orang-orang yang di sana dia tahu lah yang ni. Kira situ memang lama. Di situ dia memang duduk-duduk lah. Kadang-kadang kawan-kawan ni kawan lah cerita, bukan Cik Mah. Mereka pergi sekolah. Memang nampak dia duduk terbang mai kat mereka. Mereka bagi tahu macam tu lah. Yang tu bukan Cik Mah kena. Yang Cik Mah kena di pokok asam di belakang rumah Cik Mah. Sampailah. Lepas dah berapa lama, di situ juga di Perak Road. Heboh pasal lembaga hitam. Sikit masa dululah. Heboh lembaga hitam. Kami ni semua pakai-pakai takut dah. Masa tu Cik Mah dah besar sikit dah. Bila habang macam tu, setiap kali nak maghrib saja, semua budak-budak akan dipanggil masuk. Takut. Masuk. Sagi lembaga hitam nanti kacau. Pasal dia duk kidnap budak-budak dengan anak dara semua. Mereka habang lagu tu. Habis orang-orang kampung ni, mereka berjaga malam. Selama berapa lama mereka berjaga tu tak tahu. Petua pula habang, petua orang tua-tua di sana. Kalau tak mau bagi lembaga hitam kacau hampa, kidnap hampa, tidur culang caling. Seorang kepala kok nu, seorang kepala kok ni. Tidur macam tu. Kami pun buat. Pasal kita takut. Ya. Budak-budak ni yang cerita apa semua takut. Tak tahu apa pun. Dia tahu takut. Habis tu, lama jugalah benda tu jadi. Sampai tukar cerita. Tak dengar dah pasal lembaga hitam. Duk dengar orang cangkui belakang rumah. Setiap malam kami tidur, dia mula cangkui. Cangkui, kalau cangkui sat-sat tak apa. Ni boleh cangkui daripada malam. Katalah pukul 11. Paisut, cerah tanah. Hang cangkui cara apa? Tak ada pun. Tak ada pun. Adik Cik Moh buka tingkap, dia pun tengok. Siapa duk cangkui malam-malam? Dia kata tak ada siapa pun, dia kata. Dia kata makcik 5 ujung tu kot pasal dia belah kucing. Belah kucing kadang-kadang kot dia nak kambuh tak ikan berak ke apa, sisa makan ke pasal kucing dia bukan sekok. Lebih daripada 20 ekor dia belah. Kami dah baca yang tu. Tapi kalau kata Cik Limah tu pun takkan lah tengah-tengah malam kot baru nak bercangkui. Takkan sampai ke pagi. Sampai ke pagi. Memang tak boleh tidur. Jadi lama-lama mak Cik Mah dengan bapak Cik Mah, mereka pun pergi belakang cari tahu siapa dia. Siapa yang duk cangkui. Mereka pun tak boleh tidur. Kalau kami dengar tentu mereka pun dengar. Pasal kami dah bilik sebelah-sebelah kan. Dia pergi tengok tak ada siapa. Habis kan 2-3 hari dia pergi tengok lagi. Tak ada siapa. Tu setiap hari bunyi. Setiap hari dia bunyi selama berapa lama Cik Mah tak ingat. Habis tu mereka duk sembang sama-sama mereka lah orang kampung kan. Malam tu pakat-pakat pergi cari siapa kok-kok yang duk buat kerja cangkui menyangkui ni. Tengok pada cara cangkui, boleh tanam sayur banyak kan. Apa hang duk cangkui daripada malam sampai ke pagi. Habis tu dah mereka cari-cari tengok tak ada siapa, dia sengap. Malam tu tak ada dah cangkui. Malam kedua pun tak ada dah. Hilang raib. Kita baru ingat loh, habis dah lah. Tak habis kat situ. Malam ketiga dia cangkui lagi. Dia sambung cangkui lagi. Bila dia sambung cangkui tu, kita pun sampai orang kata mangli ya. Sampai dah tak larat dah nak peduli dia. Kami biar. Sampai Cik Moh pun dapat rumah lain. Pindah. Kami sewakan rumah tu. Banyak tahun jugalah kami pun tak tanya penyewa. Hampa duk dengar cangkui ke apa sebab orang sewa kita tak boleh tanya.
Tak sayur kita tanya dia pun belah habis kan. yalah, Tak betul boleh lah, kan. betul lah. Jadi kita tak mau nak menakut-nakutkan dia. Yang tu lah. Sampai situ lah Cik Moh macam terkecil tu. Kau sampai kesut tak tahu siapa. Tak tahu siapa. Tapi sejarah di situ dulu-dulu dengar kata banyak benda-benda tak elok orang duk buang di sana lah. Kampung yang kami duduk tu. Tak tahulah benda elok tu daripada mungkin darah ke. Mungkin orang buang sihir ke. Orang buat ubat ke, tak tahu. Dulu kan. Kami dapat situ buat rumah, jadi kami duduk. Jadi kami tak tahu asal usul di situ apa. Tapi orang suka, orang ini pun dapat sajalah nak share dengan penonton. Kod-kod lah benda ni hampa akan melakukan ke apa ke. Contoh tu. Sepa. Hilang. Petua nak kerat pokok. Tebang. Okay. Jadi kalau kata ada pokok besar kan, ada pokok besar, tiba-tiba nak kena pi kerat, nak kena pi potong pokok Tebang tu lah. dia, Tebang dah. Orang tua-tua dulu pesan, katalah nak tebangnya, nak tebang esok. Malam petang ni hari ni ambil barang tu, pi takik. Pi takik dah dulu. Pi takik tu biar. Biar dia terpacak. Biar melekat kat situ. Biar melekat kat situ. Esok pergi tengok. Kalau kata kapak ke parang ke duk melekat lagi, tak apa. Esok kerat lah. Tapi kalau parang kapak tu jatuh, tak boleh. Bila cari apa-apa dulu main. Cari orang yang pandai pula main buat. Itu jangan duk pi pandai-pandai suka-suka tebang gitu. Tebang tak tentu hala tak boleh juga. Kadang-kadang tempat dia kan. Kita tak tahu. Yang tu lah. Jadi kalau bukanlah nak suruh percaya lead dah. Ada betul. Tapi orang tak apa Petua. Yang tu orang panggil petua. Betul. Pi melekat dah. Kira takik tu biar tu lah. Takik tinggal. Okey, perasan tak perasan? Sejam. Tu yang kata kat Cik Moh tu. Dia lah masuk dalam set ni, dia jadi lain. Itulah. Okey, Cik Moh, kita nak dengar cerita. Kita enjok pinat yang medium sikit yang medium sikit. Okey, silakan. Okey. Cerita ni Cik Moh nak bagi tahu masa Cik Moh kerja di hotel. Kerja di hotel lepas Cik Moh sekolah. Cik Moh kerja di hotel. Hotel pertama yang Cik Moh kerja di Georgetown. Hotel ni 13 tingkat tu. 13 tingkat. Tapi bukan 5 star ke apa. Hotel biasa je. Di Georgetown. Masa tu tahun 90-an. Hotel tak banyak lagi. Tingkat 12, tingkat 13 ni. Selalunya pejabat. Okay. Hotel yang Cik Moh kerja ni. Kami kerja 2 shift. Satu shift pagi. 7.3. Lepas tu 3.11. Bila masuk kerja di situ. Kami masuk kerja 3 orang. Yang resign 2 orang, tinggal Cik Moh seorang lah. Kawan-kawan yang mana pergi sekali tu interview dapat kerja. Tapi 2 berhenti. Gaji, sebab patuh gaji kan. Gaji tak berapa banyak. Cik Moh kerja okey. Kerja seronok. Sampai Cik Moh orang kata jadi orang lama. Kan? Berapa lama Cik Moh kerja? Cik Moh kerja di situ 2 tahun lebih lah. Compare dengan kawan-kawan lah. Selama tahun pertama Cik Moh duk kerja. Cik Moh ni kantin tingkat 6 memang jarang pergi lah. Kalau nak makan ke nak minum ke, Cik Moh lebih suka beli di luar. Cik Moh takkan beli punya. Kalau beli-beli pergi makan di kantin memang tak. Cik Moh tak mau. Pasal apa? Cik Moh rasa macam renyah lah untuk aku nak naik kantin, nak turun kan. Bila di tingkat 1 kami floor 1 tu, kami buat kedai. Kedai lah, hotel buat kedai. Kedai macam kedai-kedai Cina lah. Kedai kopi Cina, kedai makan, kedai ubat, kedai apa. Jadi di situ, mereka pukul 6 tutup dah. Bila malam situ gelap. Tandas untuk staf di tingkat 1. Kalau hang tak mau pergi tingkat 1, hang kena naik tingkat 6. Di basement ada restoran. Tapi restoran mewah ni tandas dia tak allow lah staf macam kami ni pergi kan. Yang tu untuk orang customer dia sajalah. Jadinya hari yang nak jadi cerita Cik Moh kena kacau tu, dia bukan kacau teruk pun. Cuma orang kata kita tu takut. Kan? Bila takut ni, nampak bayang lalu pun kita takut. Dah lama takut. Kan? Di hotel tu dia bila kerja petang nak pergi tandas masalah. Masalah. Shift petang. Shift petang. Petang 3 sampai 11. Kalau kata hang sakit perut ke, hang nak kencing ke, hang nak apa ke, hang kena pergi lah. Hang tak pergi nak pergi kencing lah. Memang di restoran bawah tu kan, dia pun tak bagilah kan staff macam kami pergi.
Habis satu hari tu nak jadi cerita, Cik Moh terpaksa nak ajak bellboy, dia pun tak ada. Dia tak main dia MC. Abang Zul nama dia. Zul tu tak kerja MC. Guard pun tak ada masa tu. Tak tahulah dia pergi mana. Kita sakit perut. Bila sakit perut, hang mau, hang tak mau, hang suka, hang tak suka, hang kena naik pergi atas. Bila naik atas, belah kiri, memang kedai-kedai tu semua tutup. Dia gelap. Dia tak ada apa pun. Tandas belah kanan. Ujung. Dia hang mau tak mau, hang kena pergi naik tangga. Kiri memang gelap lah. Pergi kanan, tandas. Masa masuk dalam tandas, masa kita naik pun duk rasa dah semacam. Aku awak rasa satu macam ni hari ni kan. Lalu orang duk teman. Bila orang tak teman, kita pun jadi macam-macam lah dalam kepala. Habis dalam duduk-duduk tu, Cik Moh duk dengar macam orang duk alih barang lah apalah. Tapi duk ingat apa? Mungkin kat luar sana lancar banyak. Kan? Lancar. Pasal kami di Jostown kan lancar. Kok lancar orang. Orang lancar duk tarik bangku ke apa, mereka nak duduk kan mungkin. Kan? Tapi seram duduk ada. Duk rasa macam tak orang nak sedar hati. Bila tak sedar hati. Datuk tahu tak lancar apa? Nak tanya lancar. Lancar, sorry. Lancar, minta maaf. Kalau di Penang orang panggil lancar, becak. Becak. Aduh, minta maaf. Okey. Takut lagi penonton pun tak tahu dia. Dia ingat mereka lah tarik bangku, mereka duduk ke apa kan. Tapi tak apalah. Masa nak keluar tu, duk ingat hati aku ni nak keluar lagi. Kalau aku nak lalu kot tu, macam mana aku nak lalu? Nak turun tangga? Seorang-seorang ada orang kira kemahan sikit kan. Keluar jalan keluar. Lepas tu jalan depan sikit tak sampai lagi tangga. Habis Cik Moh nampak rambut seragum. Tapi tak tahulah panjang mana, hitam. Nak kata hantu raya ke hantu apa pun tak tahulah. Dia duduk berdiri hujung sana. Cik Moh ada belah sini. Dia duduk tengok Cik Moh ke dia tak tengok tak tahu. Tapi kita yang tengok dia, agak-agak kita buat apa? Takkan kita nak kata hai. Betul tak? Kita nak kata hai, hang buat apa situ? Padahal kita duk fikir, kalau hang nak pergi tandas, hang kena main belah sini. Macam apa hang pergi tunggu hujung sana? Gelap-gelap hang pergi duduk buat apa? Betul tak? Kan? Habis tu kan Cik Moh pun duk tunggu, tengok lama sikit kan. Dia nak bergerak mai Cik Moh. I know. Bila dia nak mula bergerak mai, yang tu bukan dia. Yang ni bukan orang, bukan kawan, bukan siapa. Turun tangga, terkingkang-kingkang. Turun cepat-cepat. Dia tu nak pergi kat Cik Moh lagu Dia mana? nak main kat Cik Moh, dia berjalan, dia bergerak. Macam kita berjalan lah. Bukanlah dia merangkak ke apa. Kalau dah hitam gelap lagu tu, kalau dia berjalan pun kita lari. Kalau dia merangkak lagi teruk lah Cik Moh. Betul tak? Habis Cik Moh turun, kata turun anak tangga pun tak tahu lah. Janji aku sampai bawah ya. Sampai dekat lobi, dekat kami punya office tu lah, pra office tu. Cik Moh abang, madam, saya mau balik lah, saya dah hal. Esok pergi Burma Road ambil MC. Ambil MC, dapat dah MC satu hari. Lusa tu telefon kat bos, bagi tahu. Mr. Eng boleh lah, saya mau kerja pagi. Ambil shift pagi saat dia kata. Pasal apa? Mau tukar sama orang lah. Mana boleh suka-suka hati. Lu main shift petang, yang kena main petang. Tolonglah, saya mau main kerja pagi juga. Habis dia pun kesian dia bagi. Dapat pagi 2 minggu. Pagi syok, 7.3 dah balik dah. Sebab tu, bila di sana kerja, hang nak tukar shift dengan orang kadang-kadang orang tak mau. Sebab pukul 3 balik. Kan? Yang ni sampai pukul 11 kalau petang. Orang tak mau lewat kan? Habis tu kan dah pergi kerja 2 minggu tu dah seronok dah. Habis Cina tu pun dia bunyi lah. Kan dia pun nak kerja pagi. Mungkin dia ada hal. Takkan kita saja. Habis bos mai bagi tahu, dia kata tak boleh lah. You masuk petang balik. You kerja dengan madam sekian-sekian lah. Madam tu. Tak apa, okey. Saya mai kerja balik lah petang. Kita memang kena kerja lah. Pasal kita bukan orang senang kan. Kan? Orang susah. Habis kerja. Hari pertama kerja okey. Tak ada apa. Selalunya pun kerja petang tak ada masalah apa. Nak pergi tandas ada orang teman. Sekali tu saja hang dapat jumpa jenis macam tu. Tak ada masalah. Habis tu hari kedua kerja pun tak ada apa petang. Okey lah. Kita pun ingat. Hari ketiga telefon mai. Kita biasa jawab telefon hello reception. Kan? Dia bukan jawab yes ke apa. Dia bunyi. Dia bunyi. Sini dia telefon, sana dia telefon, bunyi yang sama. Apa yang dia bunyi? Apa yang dia kata? Madam tu kata, siapa? Dari bilik mana? Dari situ. Telefon dia tak boleh nampak. Telefon Cik Moh naik nombor bilik. Bila naik nombor bilik, Cik Moh pergi tengok dekat dulu PABX tau. PABX ni dia semua nombor bilik hotel dia ada. Terus 90-an ni. Ya, PABX. Kita nampak lah floor mana. Ya. Bilik depan macam ni lah.
Kiranya kita kata bilik ini 703, bilik sana 710. Contohlah. Kita nampak mereka duduk bersembang. Mereka duduk bersembang lah dalam warung telefon. Sagi 703 telefon, sagi bilik ni, dia ni telefon, sagi dia ni telefon. Dia telefon sampai tak berhenti. Habis tu kami angkat ganggang, kami buat tepi. Tak mau kan? Kita pun takut apa dia kerja berapa tahun dah. Tiba-tiba ada gangguan macam ni. Gangguan apa kan? Habis tu, dia telefon pula PABX tu. Dia kan boleh telefon mai daripada nombor bilik dia keluar lah. Bos pun telefon mai tak dapat. Pasal apa? Bagi tahu lah masalah ni teknikal. Kenapa tak apa bos? Teknikal kau panggil technician mai. Abang technician tu tobat dia tak mai. Dia tak mai bang, dia takut. Iyalah. Kalau kata kita pun jadi technician tu orang telefon abang. Kita nak pergi. Pelik pasal dia patah floor tu tutup. Kalau floor tu buka, abang dekat technician, memang dia nanti pergi. Dia mesti nak kena check apa masalah bilik tu. Apa yang berlaku di bilik tu. Pasal floor tu kami tutup, dia nak pergi pasal apa. Dia mesti kata, oh ni bukan dia. Dia pun tak mau lah. Dia tak pergi. Lepas tu, dia telefon lah sampai berapa lama dia telefon. Kami pun tak boleh nak jawab dah. Sampai dah penat dah. Ada aku dekat 45 minit macam tu dia punya call. Call mic kami letak. Sebab apa? Sekali gas telefon tak dapat. Kalau kita tak ganggang. Bilik bukan satu bilik saja. Ada floor yang kita buka untuk kita jual. Habis dia bila jadi macam tu. Kawan kata medium tu lah. Dia kata, apa saya tanya sama kawan lah. Tengok dia boleh buat apa. Telefon member dia sembang apa ke. Duduk setengah jam kawan tu kata ada 4 ekor dalam bilik. 4 ekor tu tak tanya apa dia. Kan? Juon ke, pocong ke, hantu raya ke apa tak tahu. Dia kata ada 4 ekor. Tapi pasal hotel tu hotel Cina. Mereka buat mereka punya cara lah. Cara mereka lah. Mereka tak buat lah cara kita sini kan. Habis tu dia tak kacau apa dah. Hotel pun elok lah. Kami pun kerja elok lah. Masalah dia, floor yang kami buka hanya 8, 9, 10, 11. Pasal apa? Gas kebanyakannya orang luar Ahmad Saleh kan. Mereka mai. Mereka nak tengok view. Penang. Tinggi-tinggi. Bukannya mereka nak duduk tingkat 2, tingkat 3. Kami floor memang tutup. 2, 3, 4, 5, 6 kantin. 7 kami tutup. Kecuali kalau musim-musim ni kami buka. Housekeeping baru masuk. Takkan saja housekeeping nak pergi tingkat 7 dan nak pergi mengemas malam-malam. Ya. Mereka shift 95 je. Housekeeping 95. Dia tak ada malam. Kalau ada pun, seorang dua orang budak jantan yang jaga. Dia nak ambil tolak ke ayak ke apa ke, yang tu saja. Yang Cik Moh paling tak tahan dan takut lah selama Cik Moh kerja di situ, yang kata Cik Moh tak pernah naik kantin makan ke minum ke apa hal ke. Bila hang naik lift tingkat 3, dia terbuka. Kita tekan tutup, dia tak mau tutup. Yang ni satu ujian paling besar. Hang naik seorang memang takkan satu shift nak datang kena panggil kawan. Satu shift 2 orang kami. Teman saya lah mau naik atas. Tak boleh. Satu shift kalau hang nak pergi atas makan ke minum ke apa, seorang. Tak 3, 4. 2 tu je floor. Dan sampai-sampai dia terbuka. Bila dia terbuka, kalau cerah tak apa. Dia bila buka pintu gelap. Memang gelap lah, floor tak buka. Tak buat untuk gas duduk. Lepas tu kita tutup, duduk tekan dia. Dia tak mau nak tutup. Sampai kita pun orang kata seriat darah dah. Darah pun orang kata dah seriat dah. Tutup, tekan dia tutup. Kita naiklah atas. Sekali kita nak turun pula. Buka pula. Tingkat 4 pula dia buat. Dia buat pula tingkat 4, dia buka pula. Lepas tu sekali lagi kita nak tekan lambat. Yang tu yang buat Cik Moh tak mau pergi di kantin. Sabit tu lah. Berapa tahun Cik Moh kerja? Ada kot 2 tahun kot. Ada 2 tahun lebih sikit Cik Moh kerja. Kantin memang Cik Moh tak pernah pergi makan. Selalunya Cik Moh pergi beli di luar, main makan. Dekat ni lah, dekat tempat kami duduk kerja tu. Bos pun tak marah. Makan bila kat situ. Gangguan dia. Hotel memang macam tu. Dia kadang-kadang kalau ada gangguan, yang kita tak boleh nak fikir. Dia nak main macam mana gangguan. Dengan telefon tu boleh jadi gangguan. Betul tak? Kita dah ingat. Apa selalunya hantu duk main dalam hotel ni kadang-kadang mungkin hantu-hantu yang kacau, ganggu ke apa ke, merupa ke apa kan. Ni dok. Kalau kata seram ni Pak Ngor, bukan anti hantu saja. Buatan orang pun seram. Ayo. Buatan orang pun seram. Hotel. Bagi nak melingkup? Bukan bagi lingkup.
Mereka check in, nakai. Bila check in, duduk seronok-seronok. Time mereka nak balik. Mereka buat orang mati atas katil. La ilaha Mereka illallah. ikat. Ikat semua. Ikat jambul. Buat badan pun semua, kaki semua siap. Makcik housekeeping, pergi buka-buka nak bersih. Menjerit, pengsan. No. Bila pengsan, dia telefon. Makcik Mak, tengok Ustaz ni. Makcik housekeeping pengsan ni. Oh, kita kena lari pergi lah. Kerja kita. Apa jadi dalam bilik kerja Cik Mak? Lari pergi tengok, lari-lari tersandak kat pintu. Hei, takkan aku pula nak pergi ni? Oh, memang dak. Aku pun takut. Kalau kata kita berani, tak apa, kita memang takut. Lepas tu kata, ni tak apalah, bawa makcik ni keluar dulu. Pergi pulih dia dulu kan. Tahu makcik ni kenapa? Mungkin dia terkejut kot. Kawan buka bilik. Hang buka bilik, bukan buka-buka tu terang. Buka-buka tu gelap. Hang bawa masuk kunci tu, baru dia menyala lampu. Hotel dululah. Habis makcik tu buka-buka, tengok dia bagus merah tidur atas katil. Mayat ke? Dia pun pengsan. Bila dia jadi macam tu, kata buatan orang seram ni, bukan nanti kita hantu. Buatan orang pun seram. Saja Dengan nak makcik tu menawak. pengsan. Makcik tu pun pengsan, dengan kita pun tersandar kat pintu. Tu dia kata. Yalah. Habis kami panggil semua technician. kat luar nanti. Jangan kata gatai pergi hotel nak pergi ponjok-ponjok segala benda kat situ. Saat lagi jenuh. Menakutkan orang lain. Ya, saja orang rasa nak melawak. Melawak. Tapi kena yang Tak. orang-orang. Sakit Kalau nak jantung. melawak, buatlah benda lain kan. Ni makcik-makcik bukan muda. Housekeeping selalunya umur pun. Hang buat Ya, ya. langsung Bukan muda. macam tu ke. Buat love ke kan. Jerapah Ni ke. hampir buat hantu Ada ke? bungkui. Agak-agak lah kan. Panggil technician mai, dia pun jolok-jolok dengan kayu. Oh, dia pun buat dengan kayu tolong ya. Berapa banyak tolong langsung dia ni ambil. Dia kata, picek tengok siapa yang duduk dalam bilik ni. Orang lama tolong dia pakai. Nak buat kepala, nak buat ikat, nak buat tu, nak buat ni kan. bagi nampak Tapi dia buat memang puji dia. Siapa dia tak tahu. Kreatif lah. Memang sebiji diri lah. Oh, memang pandai dia buat. Pakcik tu kalau pengsan, Cik Mo tersandak kat pintu. Bayangkan kalau orang lain. Katalah kalau housekeeping pun tak picek bilik tu. Kan? Tiba-tiba emergency ada siapa-siapa nak pakai bilik. Buka. Staff nak mandi ke. Dengan dia tu nanti jatuh. Tapi Betul? Cik Mat, nak tanya satu soalan. Ha. Orang duk kata betul ke kalau dalam hotel tu dia akan ada satu bilik yang dia takkan jual? Ada juga. Bukan Ada. satu bilik. Ada 2-3 bilik. Kadang-kadang bilik bukan takkan jual. Kadang-kadang berlaku macam-macam dalam bilik tu. Macam contoh kadang-kadang jadi apa orang mati kan. Orang mati mereka tak jual dalam bilik tu. Mereka Tapi kalau tunggu sampai emergency, mereka dia orang buka bersih. jugalah. Kadang-kadang mereka tengok mereka berapa hari mereka nak bagi bersih. Dia ada dia punya ni, dia punya limit. Berapa hari. Macam orang pantang pula. Lepas tu lepas tu dia dia buka lah rasa macam boleh biasa. buka jual, dia jual lah. Kita yang tahu lah, kita tak boleh lah nak heboh-heboh yang tu kerja kita kan. Kita kena jaga. Macam tu lah. Kalau macam Cik Mo sendiri, berapa tahun Cik Mo kerja hotel, paling Cik Mo takut lah pergi cek bilik. Ada lah orang VIP mai ke. Kalau VIP tak apa, dia mai check in, dia ambil kunci, dia pergi. Yang ni VIP. Cik Mo ada bilik ya, mau pergi check ya. Nak bawa kunci, nak pergi check tu berat lah. Berat kaki nak pergi. Sebab Sebab hotel untuk Cik Mo bilik-bilik ni, Cik Mo takut. Cik Mo duk kerja di depan saja, kan? Tiba-tiba kalau kena check bilik, Cik Mo memang takut. Apa yang Cik Mo takut, aku nak berjalan pi tu pun aku duk fikir 10 kali dah. Ni duk berjalan pi belakang ni, siapa mai segini. Kita berjalan seorang-seorang, bukan pergi check bilik. Mai 5-6 orang, hang seorang hang kena pergi check bilik. Masuk kunci tu gelap. Ada satu bilik Cik Mo dapat lah, buka-buka kunci memang gelap lah. Terus hang nak bubuh kan tu kan. Hang kena pergi check dia punya tandas. Bilik ayak. Kan? oh kira kalau ada VIP nak check in lah, baru pergi check dulu. Tapi selalunya VIP lah. Kalau yang biasa-biasa punya guest, Tak bilik ada lah. memang dah Dah elok dah dah okey dah. kan. VIP kita kena bagi keutamaan. Kita kena buat bagi yang terbaik untuk dia lah kan. Nak tarik shower curtain tu lah. Masuk dah dalam bilik ayak, nak tarik shower curtain duduk fikir. Tambah pula ayak dia bunyi tak. Tak. Kalau dia laju, kalau kata pipe tu rosak, dia tak akan bunyi tak. Dia mesti ayak laju. Tapi bila dia bunyi tak, dia berhenti lama sat, dia tak pula. Hei, satu macam tu dia naik. Dia naik tu macam. Kita dah tarik shower curtain tu tengok. Tak ada apa. Ayak pun kita dah tutup. Kita nak patah balik tu risiko dia. Aku ni kalau aku kali nak patah balik ni, dia main serokok aku sekejap lagi, macam mana aku nak buat ni.
Macam mana nak buat? Kerai aku tu lah. Kerai aku tu. Risiko memang cukup takut. Yang ni Cik Mo cerita pengalaman Cik Mo kerja lah no. Bukannya Cik Mo cerita untuk nak takut-takutkan orang nak pergi hotel kan. Bukan semua hotel macam tu. Dan Cik Mo pun tak mention hotel mana-mana kan. Yang tu pengalaman kerja kita lah. Okey, Cik Mah. Ya. Kau dah tanya apa? Tak. Okey, kita nak pergi ke segmen yang terakhir. Ya, Yang insyaAllah. terakhir, kami nak, tapi sejujurnya kepelbagaian cerita daripada Cik Moh ni menarik daripada orang kecil, main tua sikit, main besar sikit. Tapi yang hotel tu Pak Ngah jadi macam Jangan takut nak check in pula dah cerita. Yang ni pengalaman. Sabit lah nak pergi check in pun, kalau tak dengan bos, dengan ni, dengan family ramai-ramai. Kalau nak pergi check in seorang tu, dulu-dulu ya. Kita pergi outstation, pergi kerja kan. Dia kena nak seorang-seorang. Takut juga tu. Takut juga. Mana pun rasa takut. Dia akan rasa. Tapi memang tidak buka lampu. Lampu sedia cerah penerang. Okey. Jadi kita nak pergi beranjak kepada cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga, cerita yang terakhir. Kisah yang paling Cik Mah rasa dalam hidup Cik Mah, ini kalau kata aku boleh tak mau dah jadi kat aku. Ataupun paling seram lah dalam hidup Cik Mah. Mungkin Cik Mah boleh share. Okey. Cik Mah nak bagi tahu cerita ni masa Cik Mah duduk di Teluk Bahang. Teluk Bahang, Pulau Pinang. Tanjung. Tanjung. Cik Mah buka kedai di sana tahun 2002. Tahun 2002 Cik Mah buka kedai elektrik lah. Tapi masa tu kedai tu tak berapa orang kenal. Orang tak tahu lagi kedai tu lah. Habis husband Cik Mah dia kata dia nak pergi belajar TV. Pasal peti ais, mesin basuh, repair ni semua dia dah boleh buat. Dia nak pergi belajar TV sebab TV ni elektronik. Dia tak sama macam elektrik. Dia dua yang berbeza. Habis dia dapat satu kontak orang balik pulau yang boleh ajak dia. Kiranya kawan tu ambil duit lah. Mungkin sebulan tak ingat. Saya ingat Cik Mah 80-100 macam tu lah. Dia kena pergi belajar. Kos dia lebih kurang dalam 3 hingga 6 bulan. Tengok pada atas pandai kita lah. Jadi kami setiap malam di situ, Cik Mah duduk Teluk Bahang penghabis. Kiranya roundabout tu, kalau hang patah balik, hang turun pergi Batu Peringgi, pergi Tanjung lah. Kalau hang pergi ke kiri naik atas, hang jumpa dam. Dam lepas tu balik pulau. Balik pulau lah kan. Jadi Cik Mah setiap malam daripada pukul 9.30-10 macam tu, Cik Mah akan dengan suami lah, dengan husband Cik Mah naik kereta, pergilah tempat belajar TV tu, di balik pulau. Dia pun pergi. Kami duk pergi tu memang gelap. Kami pakai kereta kancil je masa tu. Memang gelap. Time dia nak isap rokok ke apa, dia nanti buka tingkap. Bila dia buka tingkap, memang gelap lah kiri kanan. Memang gelap lah malam. Bukit pula kan, nak naik bukit balik pulau tu. Nak sampai balik pulau kan. Tempat tuju tu nak sampai. Kami duk pergi 2-3 bulan tu tak ada masalah. Tak ada apa. Memang orang kata kita pun ingat benda yang kita pergi tu untuk belajar. Tak pernah terfikir sekali pun dalam fikiran benda-benda yang tak elok akan berlaku. Pasal berjalan di situ, balik pulau tahu kan jalan dia bengkok kan. Bawah tu kan gaung kan. Kalau hang silap bawah kau, hang silap ni kan memang hang boleh jatuh bawah lah. Lepas dalam masa 3 bulan tu Cik Mah duk pimai. Tak pernah terfikir pasal hantu ni, memang tak fikir. Kita kira orang hero nak belajar buat TV. Kita ingat kalau dia boleh belajar buat TV, kita boleh cari makan. Kita ada extra lagi kita boleh buat kan. Tapi Cik Mah pun tak kisahlah. Sampailah Cik Mah ditegur oleh seorang. Dia ni pegawai polis. Cik Mah, dia tak pergi Cik Mah lah, dia pergi Mah. Pergi Mah, hang duk naik pergi balik pulau ni tiap-tiap malam ni kata. Tak takut lah? Takut apa je. Aku pergi lelaki aku. Tak takut. Kami peronda pun takut. Hang tak takut, dia kata. Dia takut apa? Hang buat lah. Dia tak kacau hang tak apa. Dia kacau hang makan tak habis. Dia serkup kereta dengan kain. Hang tak boleh bawa kereta menilau-nilau. Hang nak pergi kiri, nak pergi kanan. Sana semua kuna-kuna. Sila hari bulan hang terjun terus. Dia bagi tahu. Hamba Allah ni. Bila dia mula abang, start pada esok, Cik Mah yang nak pergi ni jadi macam mana? Jadi takut lah. Jadi takut lah. Benda yang kita tak pernah fikir selama 2-3 bulan kita duk pergi, kita tak pernah fikir. Dia bagi kita fikir. Dan dia bagi kita fikir kan setiap kali bawa kan.
Dia main. Mula. Dia main mula takut lah. Dari pis nak tahu nak sampai, duk kira bila nak sampai ya. Masa nak balik, duk kira bila nak sampai balik ya. Yang tu dia jadi takut. Sampailah, tu orang kata kalau hang tak pernah fikir benda tu dia tak main kan hang. Bila dah jadi macam tu kan, duk takut, duk fikir kan. Satu hari Cik Mah balik pukul 2 pagi. Habis buat repair TV, dia ni pergi lepak ni. Suami Cik Mah dia kata, jom kita pergi makan caketia apa semua. Okey, jom. Makan semua habis, naik pelan-pelan. Dia pasal naik tinggi kan. Dia kata, siapa duk jalan tepi tu? Suami dia kata, ada orang jalan tepi tu, siapa dia? Dia kata, pakai baju putih, dia kata, pakai seluar. Orang jantan lah. Lepas tu kata dia, siapa dia? Dia kata, tu tepi tu, dia kata, ada orang jalan. Jalan semua kunang-kunang, nak berhenti pasal apa? Cik Mah kata, jangan duk berhenti. Sekali lagi kalau silap hari bulan kan, dengan hang dengan aku nanti habis jatuh bawah. Habis dia kata, orang. Dia duk orang tu lah. Dia pasal dia bukan Malaysian, dia tak percaya sangat tau. Kalau kita abang yang ni hantu, yang ni yang tu, dia tak percaya. Habis Cik Mah kata kat dia, jangan. Nasib dia tak berhenti. Kalau dia bawa tu dia berhenti, memang dia pergi terus. Kami jatuh. Jalan tu guna. Time guna tu kami kena guna. Dia kalau boleh nak berhenti kat situ, kalau dia berhenti terus jatuh. Cik Mah ni tak ada kat di sini atas kerusi ni. Memang lama dah gol. Betul Cik Mah bang. Start pada tu Cik Mah bagi tahu kat dia, hang jangan pergi belajar TV. Tak buat TV pun tak apa. Macam ni cara tak boleh. Bahaya untuk kita. Bukan dia nak main hari-hari hantu dah kata kita. Tapi sekali dia tunjuk, sekali dia merupa, sekali dia bagi kita tengok dia, mudarat kita. Makan tak habis. Yang tu yang Cik Mah paling takut. Dalam hidup, yang tu pertama yang Cik Mah paling takut. Nombor 2, paling Cik Mah bersyukur, masa tsunami. Tsunami, hari nak jadi tsunami tu, Cik Mah selit sikit lah no. Yang ni pun seram jugalah. Tapi sebab Cik Mah selamat. Cik Mah selamat. Di Teluk Bahang tu, hari nak jadi tsunami tu, tsunami dah jadi pagi dah. Cik Mah mangkit tidur pukul 2.30 petang. Biasalah kita tak ada anak. Mangkit 2.30 petang pergi beli makan depan, dia pun bagi tahu. Haram sungguh lah hang ni. Aduh, terkejut. Kami dua ada high blood tau. Betul. Tak lagi kan gol pula. Gol and gincu. Gol pula. Habis tu apa? Dia tanya kat Cik Mah. Kakak, dia kata, ayak naik sampai pokok nyok, you tak tahu? No, kita tak tahu pun kata kat dia. Sampai tinggi ayak naik, dia kata. Tsunami. Apa dia ni nak merepek tsunami pun tak pernah dengar di telinga. Lepas tu balik mai kan, buka TV tengok. Weh, rata dah kena tsunami, hang baru tahu. Hang baru mungkin tidak. Cik Mah lah kata kat diri Cik Mah. Hang baru tahu. Dah mana-mana dah. Baru kami pergi Batu Peringgi. Pergi Batu Peringgi, memang keadaan dah jadi teruk masa tsunami tu. Yang Cik Mah bersyukur pasal apa? Cik Mah duduk tidur. Ambulan duk main ni, pergi mai. Mana buat? Dia duduk pergi mai. Mereka ni training bawa ambulan ke? Kalau training pun bukan tempat belajar dia. Pasal apa duk kena mai kot balik pulau sampai lombok ni punya banyak. Ambulan duk pergi mai. Rupanya ramai orang yang mati ada, yang cedera ada, yang macam-macam ada. Yang kita tak tahu. Kita tidur, kita tak tahu. Mangkit tu Cik Mah nampak lah semua. Bukan. Bila kejadian tu, Cik Mah tidur. Bila Cik Mah mangkit orang habaq, bila orang habaq kata tsunami, Cik Mah pergi buka TV. Bila buka TV baru tahu, tsunami. Rata tempat dah kena. Kiranya Cik Mah tak tahu. Orang semua dah tahu, aku yang tak tahu. Cik Mah kata kat husband, jom kita pergi Batu Peringgi tengok. Memang ramai lah. Ada yang ada yang masuk hospital kerana ni lah. Ada yang mati, ada yang cedera, ada macam-macam. Yang tu. Tapi Cik Mah bersyukur lah, aku tak ada apa. Tidur di betul-betul bukannya jauh dengan laut. Teluk Bahang tu, Tanglah tu tak jauh dengan laut. Tapi orang kata Allah Ta'ala simpang. Tak kena kat kami. Lepas tu yang di Kuala Muda tu, yang Cik Mah pergi di Kuala Muda tu, yang Cik Mah boleh pindah main duduk di Sungai Petani tu. Yang tu lah yang Cik Mah punya benda yang paling Cik Mah takut. Kalau Pak Ngah nak tanya cerita seram lagi berkenaan dengan rumah Cik Mah di kampung, Cik Mah pun ada rumah di kampung di Gurun. Dan ada juga rumah di Sungai Petani yang ada cerita seram dia sendirilah. Kalau nak cerita, boleh cerita. Boleh cerita.
Cerita dia rumah Cik Moh di kampung ni kami buat masa tahun 2011. Macam tu lah. Sampai bapak Cik Moh mati, mak Cik Moh kata aku nak pergi buat rumah di kampung, dia nak pergi duduk. Kami kata tak apalah. Nak cerita pun jadi takut Nak dengar pun takut. Habis dia buat rumah di kampung, dia kata dia nak duduk. Habis bila dia kata dia nak duduk, kami pun tak kisahlah mak pergi duduk. Cumanya di kampung ni nak makan susah. Gurun. Kalau nak keluar pergi beli lauk, makan, masak. Orang kata dia kena pergi sampai pekan dia lah. Pekan gurun ke bidung ke macam tu kan. Jadi mak kata aku tak maulah duduk dengan hang. Aku tak maulah duduk gurun tu, aku nak duduk dengan hang. Pasal Cik Moh duduk Sungai Petani, mudah sikit. Tempat Cik Moh kan boleh beli makan apa semua. Jadi mak kata tak apalah aku duduk dengan hang lah, senang selesa. Kami biar rumah tu. Bila kami biar rumah tu, dia jadi satu rumah tinggal. Bila jadi rumah tinggal, lepas tu lama kami biar banyak tahun. Kami pun tak pergi. Mak Cik Moh mati kena COVID kan. Bila mak kita dah mati, rumah pun kita tak pergi langsung tengok keadaan rumah. Yang kita duduk dengar mak-mak menakan kita jiran-jiran saja duduk habaq. Mereka saja duduk habaq keadaan rumah lah. Hang balik lah pergi tengok rumah mak hang ke apa. Tapi tu jadi macam tak ada hati. Pasal apa? Rumah lama dah tinggal ni. Cik Moh ni lemah sikit. Cepat kena ain. Kalau Cik Moh pergi tempat-tempat tak biasa hantar barang pun Cik Moh balik, Cik Moh tak boleh tidur. Cik Moh dah macam-macam. Jadi macam-macam. Yang tu yang susah. Habis bila tinggal rumah tu, mereka duk abang kata, ada mak, ni bukan mak menakan saja abang. Apa jiran pun bagi tahu. Ada kelibat dalam rumah tu. Pintu lama-lama kan dia rosak kan. Kita dah tinggal lama, rumah pintu memang rosak. Dia terbuka renggang sikit. Tu nampak kelibat putih dia kata. Dia duduk dalam rumah tu. Sungguh bohong kita tak tahu. Yang duduk dalam rumah tu siapa dia. Cik Punti, Kuala Siang tu kita tak tahu. Dia duduk mai. Kita dengar macam tu, kita berani nak pergi. Memang kita tak pergi lah. Sampai satu masa tu, kampung memang kami bagi orang jagalah. Dia akan main syumput, sapu-sampur. Pasal kampung lama-lama orang semua keluar pergi pekan. Bekerja, apa semua. Jadi situ jadi kosong lah. Habis pada tu, dalam pancung kami bilik ayam, dia naik pokok apa arah. Mula naik kecil. Bila dia naik tu, kami panggil orang tebang lah. Orang takut nak tebang pokok tu. Pasal dia ada tempat dia kan. Habis tebang jugalah. Dah tebang ingat kau tak ada cerita. Dah buat berubat apa semua ingat tak ada cerita. Kami pun ada plan lah nak pergi repair balik kan rumah tu. Bumbung zinc semua memang habis lah. Dah dia naik kan pokok tu. Rupa-rupanya dia naik lagi besar. Dia duduk situ terus lah kira. Kita kata. Dia duduk situ terus. Kalau kami pun tak pergi, dia pun duduk situ terus lah. Dia nak buat apa kira kita pun tak tahu lah. Macam rumah dia. Ada orang siapa-siapa yang teringin lah nak ambil buah nyok ke, nak ambil buah plum ke. Oh, ada yang sampai kena cekik. Dia suruh hantar balik. Dia tak bagi. Buah ni, hantar balik. Dia tak bagi. Memang dia tak bagi habis. Kalau apa orang dia buat macam tu, kalau kami pergi dia buat macam mana? Takkan kita nak pergi nak abang ada. Assalamualaikum, ni rumah aku nak main duduk hampir lah keluar. Apa dia boleh keluar kau? Tak boleh. Aku duk jaga. Pasal dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu hang tuan rumah kan hang siapa dia tak tahu. Yang dia tahu, aku duduk situ. Ya. Tempat aku. Hampa tinggal lama dah. Siapa Betul orang tak? tinggal? Apa suruh hampa tinggal? Hampa tak peduli hampa tinggal. Aku jadi aku nak buat apa aku suka. Yang tu satulah rumah Cik Moh yang di Gurun lah. Bila sampai hari ni, siapa pun tak berapa nak berani lah nak pergi tu. Pasal memang dia ada di situ. Tapi Cik Moh ada sembang dengan seorang perawat lah. Dia kata, kalau hang rasa hang nak duduk balik, kami boleh tolong boleh. Tapi hang kena ada. Oh, yang tu kacau. Kata kat dia, kalau saya tak ada, tak boleh ke? Hang kena ada, hang tuan rumah. Dia kata gitu. Bila dia abang macam tu, kata dia, kalau saya tunggulah kereta boleh. Hang tunggu, pergi datang mana pun, tapi hang kena main. Perawat tu abang macam tu. Pasal rumah hang, dia kata, mereka pun tak boleh lah masuk kalau kita tak ada. Betul tak? Tuan rumah tak ada, mana kita boleh masuk kan? Dia kata ceroboh ke apa ke, yang tu dia tak mau. Yang tu rumah Cik Moh. Sampai hari ni rumah tu masih ada. Masih ada dan masih belum diapa-apakan lagi. Masih berada lah. Masih berada di tahap tu. Tahap yang sama, pokok pun masih macam tu.
Next podcast kita. Jom kita pergi satu hari. Set kita kat sana. Kita pergi Oi, satu hari. takut. Cik Moh pasal penakut. Pasal tu Cik Moh tak pergi. Kalau Cik Moh berani, aku boleh pergi apa cuci ke kemas ke apa ke. Tu suruh ajar lah. Jom kita pergi, kata kita tengok je. Perawat tu ada abang macam tu lah. Kami boleh buat dia, hang boleh duduk balik. Tapi hang kena ada. Ayat hang kena ada tu kios lagi lah. Ya. Memang Cik Moh penakut. Yang tu saja. Cuma gangguan dia rumah Cik Moh yang di Sungai Petani ni. Cik Moh duduk, dia tak kacau apa pun. Memang asal dia ada di situ. Cik Chong dengan HR ni memang ada di situ. Kiranya kalau kata kawan-kawan Cik Moh anak-anak dia main, balik mesti riau ni abang. Dalam ada orang berbulu duduk. Tak tahu lah orang bulu tu yang dimaksudkan siapa dan apa. Kita tak tahu. Kita pun tak pernah tanya. Jadi bila duk kerap jadi macam tu, kita pun rasa macam was-was. Tapi memang kita pun rasa takut. Walaupun rumah kita duduk, kita takut. Ya. Pasal apa? Kita duduk rumah tu bukannya kata kita beli tanah, kita buat. Kita beli rumah yang dah siap. Kita tak tahu asal-usul rumah tu macam mana. Dulu apa kebun getah ke, kelapa sawit ke, sawah ke apa ke, kita tak tahu. Apa asal tapak dia tu, asal usul tapak kita tak tahu. Jadi kita duduk saja. Bila kita duduk, Duduk tak senang. kepala bergoyang. Nak buat macam mana? Habis bila duduk satu hari tu, perawat yang sama mai, Cik Moh tanya kat dia. Dia kata ada, kalau nak berubat boleh. Tapi dia kata dia dah bersembang dengan dia bersembang lah, tak apalah dia sembang, dia kata. Kita pun tanya kat dia kata bersembang, dia betul, dia pun tak kacau memang tempat asal dia kena duduk situ. Dia tak boleh pindah. Kita pun tak boleh pindah, memang pasal lah duduk situ. Adik Cik Moh masa tu umur 15, bila dia nak makan nasi, kadang-kadang kita menyembang kat luar rumah kan ada tempat untuk rehat makan. Mailah duduk luar, kami semua sembang ramai. Tak mau, dia kata betul-betul ada pocong. Ya bang. Tapi kan kata dia ni duduk habaq benda ni yang sama hari-hari kan. Satu hari Cik Moh mandi kan, saja buka pintu. Cik Moh buka pintu, Cik Moh tengok betul-betul tepat tang pokok yang dia duduk-duduk tu. Memang dia Pak Noh. Ikat, muka dia memang buruk. Takat ni kan nampak. Memang dia selama bertahun dia duduk ada di situ. Kami pun tak pernah kacau dia. Back pergi kat hang. Hang nak duduk situ hang duduk. Hang jangan kacau aku jangan kacau hang. Setiap kali. Tapi sampai duk tengok hari-hari. Kira Cik Moh mandi dia tengok lah. Cik Moh mandi tengok dia. Pasal kita nak pastikan. Pasal apa adik aku yang kecil ni selalu dia takut. Selalu dia tak mau duduk di luar. Adik masa tu umur 15-16. Hari ni dia umur 30. Bayangkan berapa lama. Kalau orang ni cabut dah Bang. Betul. Dia habaq macam tu je Cik Moh tengok. Oh benda ni betul. Duk tengok lah kerap. Cik Moh panggil pula adik Cik Moh yang lain. Cik Moh kata kat adik Cik Moh, cuba hang duduk tang ni. Hang duduk tang ni, hang tengok betul tingkap pula. Apa hang nampak? Dia kata betul lah Moh. Ikat pun. Pokok dia buruk tu. Kadang-kadang ni nak tunjuk dia gantung kat pokok. Cik Moh duduk luar ni di kerusi. Buka kipas, tengok handphone ke apa, balik pada kedai. Kita balik-balik kedai kadang-kadang tak masuk rumah Bang. Kita duduk luar dulu tengok handphone ke apa semua kan. Dia tergantung. Tengok. Loh hang kau. Benda tu jadi macam tu. Loh hang kau. Benda jadi macam tu. Dia tak kacau. Kita boleh duduk lagi. Sekali Cik Moh duduk basuh pinggan. Buat kerja kat dapur kan. Kali-kali kat bilik air mak kan. Gigi dia panjang ni. Mata telunjuk besar tu. Mata putih. Telur ayam. Bulu tangan ni sampai bawah. Benda lain pula. Syah lah kot. Dia duduk dalam rumah kan. Yang kata budak tu nampak kan. Budak tu habaq lama dulu dah. Kan. Dia habaq lama dulu dah. Kali-kali tengok. Terkejut. Loh hang kau. Hang duduk tang ni buat apa? Kita tanya dia. Loh hang kau. Hang duduk tang ni buat apa? Kan kita bela dia. Kita tak bela dia. Kita pun tak tahu dia main dari mana. Hang jangan kacau aku. Hang kalau kacau aku. Mesti kita buat apa-apa. Tapi kita pun tak mahu dah. Hang tak kacau aku pun tak payah kacau hang. Jangan kacau saja. Sampai ke hari ni rumah tu masih macam tu. Oh lah, haras bunyi pun takut ni. Pampang depan mata. Tu Cik Moh yang penakut tu. Cik Moh yang penakut tu. Tu adik Cik Moh kata. Takut hang, penakut hang. Hang berani pula duduk. Habis aku nak duduk. Habis aku nak pergi duduk tang mana? Yalah betul semua kan? lah. Takkan kerana dia ada Cik Moh nak kena pergi beli rumah tang lain pindah pula. Mau tak mau duduk lah. Buat hang mehal aku buat aku mehal lah. Tapi lama-lama mangli dah. Mangli betul. Anak Cik Moh pun sama. Dia mangli dah tengok pun macam tak ada apa dah. Pasal dia kadang-kadang boleh nampak kan.
Sebab tu dia kadang-kadang kita nak bawa pergi mana-mana, dia ada setengah tempat dia nak pergi, setengah tempat dia kata tak apalah mau pergi lah. Pasal dia boleh nampak. Bila dia masa dia kecil dulu susah sikit kita nak kawal dia. Bila kita pergi tutup hijab dia pun, dia tutup bukan 100%. Boleh nampak lah tapi tak macam selalu dia duk nampak awal-awal tu. Tak clear lah. Tak clear. Cover sikit lah. Dia kabuk sikit. Ya Allahu Akbar. So sampai keluar lah tu. Sampai keluar macam tu. Duk ada gitu? Ada, memang ada. Tak Kiranya buat. kami pun tak pernah mengganggu dia, dia pun jangan mengganggu kami. Ya. Itu saja. Kalau kata orang tak apa, Cik Muah pergi berubat ke apa, ustaz tak ada nak pergi buang ke apa ke? Tapi apa yang Cik Muah tahu, Cik Muah dibagi tahu perawat, dia kata dia pun tahu, dia kata depa ni memang duduk situ tapi dia tak pernah kacau, dia kata dia buat hal dia kata. Tapi dia bukanlah duduk dalam rumah Cik Muah, kadang-kadang saja Cik Muah nampak dia kan. Kiranya dia duduk di atas luar. bukit, di luar lah. Di apa rumah Cik Muah tu dia macam ni rumah Cik Muah last. Ada bukit sikit. Ada bukit atas tu. Ada bukit sikit. So kalau dia nak turun, dia jumpa rumah Cik Muah dulu lah. Dia turun, dia main rumah Cik Muah dulu lah. Hello Cik Muah. Assalamualaikum. Dia bagi salam. Tak tahulah dia daripada apa hantu apa kan. Dia mungkin hello ke, dia assalamualaikum ke, wallahualam tak tahu. Tapi satu Cik Muah abang, kalau dia main, Cik Muah memang takut. Dia memang penakut, memang takut. Ya. Sama pula aku dah darah tinggi, jangan duk main lah. Kalau boleh janganlah. Kita ni lebih kurang Betul. je. Doktor kata boleh buka minimarket. Boleh buka minimarket. Gula tinggi. Ada. Ni garam tinggi. ada, semua ada siap. Semua tinggi. Buka minimarket dia kata. Tak payah buka supermarket itu teruk. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Tu dia lah kata. Tu dah tadi abang kat Cik Muah ni. Kau buat kat sejam 45 minit. Oh dia. Sejam Alhamdulillah. 45 minit. Kita bersama. Terima kasih Cik Muah. Sama-sama. Terima kasih Cik Muah. On behalf Datuk dan kru semua, terima kasih mai jauh-jauh dan berkongsi. Saya yakin lah ramai nak tahu. Sebab Cik Muah banyak lagi cerita yang sebenarnya ni. Ya, Jadi tak apa kalau kata lagi nak ada cerita ruang. sampai cerah pula. Ada ruang dan kesempatan nanti. InsyaAllah. Kita mungkin bersama lagi. Jadi minta maaf banyak-banyak lah kalau ada salah dan silap korang tak mana-mana tu. Kami minta maaf. Sama juga Cik Muah pun minta maaf banyak-banyak pada Datuk. Ya, Dapat ngah. Kalau ada salah silap, tersasul, Tak apa. kasar bahasa Tak atau ada. apa kan. Okey, lain clear. Minta maaf Lain banyak-banyak. clear. Biasalah Cik Muah cakap laju sangat. Ya. Terkejut. Dah lah, ada darah tinggi. Aduh. Dia comel lagi dia. Oh, terkejut. Aduh, terkejut. Ni tak ada orang tu. Bukan dia tu. Awak gempak Cik Muah macam tu. Terkejut Cik Muah. Amboi, segak dia. Segak. Yang ni bukan macam orang Cik Muah tu no? Dok. Dok. Bukan. Okay. Kat rumah Cik Muah ada ikat tang tu je. Yang ni tak ada Cik Muah jumpa tahun mana-mana. Oh, lebih yang kurang. ni Cik Muah tak ada jumpa tang mana-mana lagi lah. Kau kat hotel. Dekat hotel memang tak ada lah. Tak, bukan. Kalau kat hotel dah lama dah Cik Muah berhenti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kita di akhir rancangan. Terima kasih banyak Cik Muah untuk episod kali ni. Jadi tu. Ya. Jangan lupa kepada anda di luar sana yang menonton, macam biasalah Pak Ngah, share lah ya pengalaman-pengalaman. Kalau ada kata pengalaman yang sama macam Cik Mah kan, ataupun boleh juga DM Pak Ngah ataupun Boleh? DM saya pengalaman-pengalaman anda. Nanti boleh juga kita baca yang mana kita rasa macam berminat ataupun kita rasa Belum. seronok cerita ni Pak Ngah. Belum lagi kan. Kita akan bawa datang ke sini dan duduk di tempat Cik Mah tu. Ya. Dan Terima jangan kasih. lupa tekan butang subscribe, butang loceng, komen, share dan juga pergi Pak Ngah nak suruh buat. Kalau ada yang nak ni minyak Kalau macam mana contoh nanti? dalam dapat minyak ni jangan nanti lupa. kita tahu macam mana cara dia. cara dia. Tapi kepada kod-kod lah ada kawan-kawan yang kerja kat hotel, ada pengalaman sama dengan Cik Mah, berkomen kat situ. So kami pengalaman baca. bekerja. Apa jangan kata kami akan baca komen-komen tu. Jadi Jadi ni Pak Ngah. Ya, Di betul. sebalik misteri ia menjelma bila dia seru.